Oh, maksudnya malam tu abang pergi rembat kereta orang. Macam gitu. Dah rembat kereta orang, lepas tu pergi jalan-jalan. Lepas tu pergi pukul orang. Rembat dia punya barang tak? Ambil dia punya barang-barang tak. So aku start to gather information tau. Macam mana nak beli tembak lah, macam mana nak jadi peluru. Oh, lah. ada dapat juga konten-konten dia? Ada. Aku ada ingat satu kes tau. Masa waktu aku kat Mulik tu, aku kerja. Aku dapat kerja as a helper lah. Potong rambut budak-budak Liman ni, potong rambut dorang, hantarkan makan plate. So ada satu insiden ni, kalau tak salah aku lah, kes ni tahun 2008. Kalau tak silap aku, tahun 2008, kes ni happen dekat Kulai. Alright. 3-4 lelaki, 3 ni bawah umur. Kira belum 21. Satu ni dah 22-23 tahun, tapi Cina. Kes ni diorang kidnap budak perempuan ni, tapi dengan cara tak sengaja budak perempuan ni mati. Diorang minta ransom. Budak perempuan ni budak perempuan sekolah. Lai Ying Jing, nama perempuan tu. Betul tak dekat Kulai? Dia masa tu macam mana? Orang bising gila lah. Komando ni semua masuk. Yang mana yang sampai kat luar, komando datang. Komando masuk. Komando pasal memang komando yang nak kena datang. So macam mana kehidupan dekat dalam sel tu untuk hari pertama abang? Macam mana kau ada tak macam kau baru sampai ni, kau jangan buat hal yang kau pukul kau nanti? Tak ada lah. Pasal waktu aku sampai sana aku ada members juga. Ada kawan juga yang mana dia kena tangkap first senior lah. Dia members kan. Aku pun nangis lah. Just diam, aku tengok itu, aku pelai mata, aku diam. Saya ada peluk aku lah, cakap dengan aku lah. Suruh aku stop lah, suruh aku ubah kan. Cakap aku tak apa, ni ring kau kotor kan. Okay, tak apa, kau cuci ring kau bersih-bersih, kau pergi surrender. Paling-paling mau maybe kau nak kena duduk 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua semua yang nonton ni, okey. So kepada yang baru sampai, ini adalah channel Carol Series yang di mana dalam channel ni berkaitan dengan kisah yang crime, horror dan juga kisah-kisah yang pelik, guys. Kalau korang suka dengan konten-konten yang berkaitan dengan benda-benda macam gitu, korang boleh tekan butang subscribe, guys. Okey. So korang macam mana? Korang sihat Sekarang ni banyak musim penyakit lah, guys. Korang jaga diri baik-baik. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik lah di samping keluarga tercinta. Alright, guys. So kita tak nak cakap banyak, guys. Video kali ni ada sponsor, guys. Sponsor. Seperti yang korang boleh nampak dekat sebelah saya, Ini adalah Boss Loco Boys, guys. Korang nak tahu tak? Video ni sebenarnya telah disponsor oleh Loco Boys, yang di mana dia ni adalah sebuah kedai makanan yang menjual tacos yang tersedap di JB dan Singapore. Cerita dia, guys, Carol macam boleh kata Carol tak sangka lah. Sebenarnya Loco Boys ni dulu Carol dah start beli daripada diorang meniaga dekat tepi jalan lagi. And sekarang ni dah buka kedai, Mat. Dia punya reach dia sampai ke Singapore, bos. Boleh cerita, bos? Cerita sikit. Cerita apa pasal tacos? Iya, bos. Okey, bos. Loco Boys ni dia jual apa? Okay, basically kita Loco Boys ni kita start dengan kita ni actually kita jual Mexican punya dish lah. So kita jual tacos. Mana yang tak tahu ni tacos ni apa? Tacos ni dia macam roti juga, macam roti canai juga, tapi dia Mexican punya menu lah. Okay, faham. So kita punya special kita, tacos kita ni kita special sebab kita masak daging kita lama. Dalam 10 jam hingga ke 12 jam. Ui, lama tu. Sebab tu kita boleh dapatkan kualiti daging yang sangat-sangat sedap, yang penuh dengan spice dia, penuh dengan herbs dia dalam dia. Padan lah special kita lah. Oi, padan lah, guys. Masa diorang start niaga dulu, yang kat tepi jalan tu beratur panjang tu. Okey. Kedai kat mana, bos? Kedai kita sekarang ni, kedai kita berada di Nassar City, Desa Palma. Nassar City, Desa Palma. Okey, guys, kalau korang datang dekat JB, yang mana bukan orang JB, yang datang JB, korang wajib datang dekat sini. Sebab apa? Sebab kedai dia sebelah highway je. Betul. Senang gila nak sampai, okey. So kalau yang mana dekat JB tu, datanglah. Sebab memang tak rugi, okey. Korang kena try kita punya tacos. So sebelum kita mulakan Carol nak korang fahami dahululah matlamat
objektif dan juga sebab podcast ni dijalankan, guys. Yang pertama, podcast ni bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada semua orang, tak kisah peringkat umur, kau tua ke, kau muda ke, kau kecil ke, kau besar ke. Yang kedua adalah untuk memberikan inspirasi kepada bekas banduan. Kenapa memberikan inspirasi kepada bekas banduan? Kejap lagi Khairul akan bagi tahu sebab dia. Kejap lagi dalam cerita ni, guys, ada cerita dia, okey? Yang ketiga, sorry guys, dekat sini bising sikit sebab kita shoot dekat luar. Okey, yang ketiga, kita bukan nak glorify jenayah. Kita bukan nak glorify, kita bukan nak memegah-megah. Kalau korang nampak ada macam kita gelak ketawa ke apa ke, it's not about glorify, bukan nak memegah-megah. Sebab kita cuba untuk bawakan konsep ni santai, lepak dengan member-member, macam gitu, guys. Okay, so tanpa meninggalkan masa lagi, kita memperkenalkan Abang Syabah. Kasih tepuk sikit. Tepuk budi. Kasih tepuk sikit. Macam bang, sihat bang? Baik, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey bang, kenapa nama Syahboy? Nama Syah tu saya dah faham lah. Nama Syah, okey. So boy tu, kenapa tu bang? Ni macam local boys lah. Ya, tak tahu mungkin pasal waktu saya campur-campur dengan kawan-kawan tu kan. Mungkin waktu tu umur saya baru belasan tahun kan. Jadi mungkin daripada sana diorang panggil macam gitu, nama tu dah jadi macam satu kebiasaan lah yang diorang panggil lah. Lepas tu melekat sampai ke sekarang? Sampai ke sekarang dah 42 ni, 43 ni masih boy lagi. Itulah muka dah tak boy lah. Okay, so sekarang ni abang buat apa bang? Abang kerja apa? Apa yang abang tengah usahakan sekarang ni? Sekarang ni saya berniaga dekat Singapura. Oh, berniaga bang saya jual sate dekat Singapura, dekat Lau Pasat lah. Okey. Tapi saya tinggal Johor. Oh, tinggal dekat Johor. Saya tinggal dekat Johor. And then at the same time dengan local boys jugalah. Oh ya, Alhamdulillah. Waktu first yang kita pergi Singapura kan, itu kira the first time lah local boys pergi Singapura tu. Oh, yang masa Ramadan tadi tu? Last year fasting month tu. Guys, itu viral teruk tu. Aku tengok dia punya video dekat reel. Beratur dia nak meninggal lah So, okay. So, abang dah kahwin dah sekarang? Saya dah kahwin, ada anak 2. Anak 2 dah? Anak 2, satu perempuan, satu lelaki. Okay. Lagi tu ya. Okay, tak ada hal bang. Okay, so based on apa yang abang bagi tahu, based on apa yang abang cakap, sebenarnya daripada introduction abang tadi pun, abang berniaga, abang buat semua benda tu kan, kita boleh nampak abang ni seorang yang hebat tau. Seorang yang hebat. Ni bukan nak puji sebab apa bang memang betul sebab memang seorang yang hebat. Tapi bang, dia sekarang ni saya confused tau. Saya macam pelik. Macam mana abang boleh terlibat dengan jenayah? Macam mana tu? So abang cerita je daripada kronologi dia, daripada starting point lah abang bagi tahulah starting point dia. Abang buka je cerita. Ni apa yang saya ceritakan ni bukan untuk saya nak macam megah ke apa ke, tak lah. Faham. Untuk saya, apa yang saya kongsikan ni, saya harap orang boleh ambil pelajaran. Untuk generasi yang muda kan, orang boleh ambil pelajaran daripada sana supaya tak terlibat lah dengan benda-benda yang macam inilah. Faham. Jadi untuk saya mula terjebak dengan kes-kes jenayah ni kira agak dalam umur saya belasan tahun lah. Faham. And saya pun datang daripada family background yang kira Alhamdulillah bagus. Okay, family background okay Yes, saya bukan datang daripada family background like broken family ke apa ke, tak ada. Memang parents tak ada masalah. Tak ada. Adik-beradik semua okay. Tak ada, Alhamdulillah semua okay. Salah satu punca dia is because of percampuran lah. Okay, faham. So okay, abang boleh ceritakan tak sedikit lah macam mana starting point abang pergaulan dengan kawan-kawan yang problem. Kita boleh cakap problem kita boleh cakap Boleh. Okey. Dia mula daripada kongsi gelap. Kongsi gelap gangsterism lah. Gangsterism, mabuk, minum arak. Berapa bang umur abang masa tu? Starting tu dulu. Saya rasa time tu belasan lah, dalam belasan 16, 17. Okey, faham. 16 kita kontes sekolah je paling berani pun. Okay, teruskan bang. Jadi bila dah terbabit dengan benda-benda macam gitu kan, pelan-pelan naik kelab. Daripada masa 16 tahun tu? 16 tahun dah pergi naik kelab? Yes. Okey. Padahal waktu tu pun memang by right memang tak boleh masuk lah. Tapi macam kita
kita dalam kumpulan kongsi gelap ni, diorang ada certain yang lagi senior daripada kita kan. Diorang jamin lah bawa kita masuk apa semualah. Tapi sorry bang, ni cerita ni masa ni dekat Singapura lah. Kat Singapura. Maksudnya abang start semua benda ni dekat Singapura lah, bukan kat Malaysia lah. Bukan. Kat Singapura. Jadi abang kata umur 16 tu abang dah start masuk ke kelab semua tu. Muka abang pun masa 16 pun agak matang ke muka abang baby face Tak tahu lagi? pula nak cakap. Abang sebab saya kalau saya dengar saya mendalami tau. Ya. Saya membayangkan umur abang masa tu kan. Sebab kalau macam ketinggian macam ni. Mungkin aku nak kena tunjuk Mungkin kau kalau gambar. ada gambar nanti kita boleh masukkan dalam boleh. ni. Betul. Aku tunjuk kau. Jadi mula daripada macam gitulah, percampuran macam gitu. Lepas tu start tak balik, lari rumah. Then from there aku kena tangkap first case. That time aku rasa aku was 18, 19 gitu. Aku kena tangkap first case. Tangkap sebab apa? Sebab aku kena case tu, aku kena case robbery. Aku kena robbery. Abang kena robbery ke? Tak, kira kita bikin robbery. Oh, abang buat robbery. Okey. Kita curi kereta. Lepas tu kita pergi joyride, bawa keluar malam apa kan. Sekali dapat jumpa satu orang ni, members aku dah pergi bantai dia. Macam gitu lah, ambil handphone, ambil beg duit dia apa gitu gini. Jadi kena. Oh, maksudnya malam tu abang pergi gembat kereta orang. Macam gitu. Dah gembat kereta orang, lepas tu pergi jalan-jalan. Lepas tu pergi pukul orang. Gembat dia punya barang pula. Ambil dia punya barang-barang pula. Dalam actually bila ni benda happen, aku was the youngest dalam tu. Aku 3 orang. Okay. So aku was the youngest dalam tu group lah. Okay. Yang lagi 2 daripada aku lagi ada umur lah, dalam 20 lebih lah. Diorang dah kira abang-abang lah. Aku kira boy lagi lah, aku ikut je. Okay, tapi of course bila kena tu, kita kena sama-sama lah. So satu yang dengan aku tu, satu tu dia dapat lari. So yang lagi satu yang ada umur ni kan, dia pun angkat kes jugalah. Memang aku budak. So while aku dah kena tangkap tu, the first time aku sampai prison tu, aku punya apa kata orang kan, macam aku punya emotion. Aku punya emotion tu, nak cakap aku takut, aku tak takut. Penjara pertama yang abang masuk, penjara mana? Queenstown Remand lah, Singapore. Which is sekarang dah tak ada lah, dah pecah lah. So that is the first prison yang aku masuk lah. So bila aku kena tangkap, aku masuk kat sana, aku don't really feel macam takut lah. Aku just feel on that time aku macam fikir aku gangster besar. Tak juga. Aku tak macam juga. proud. Aku macam sorry bang abang jangan marah pula. Nanti diorang cakap ni kau ni aku just fikir macam, wah ni dah sampai dalam jail lah kan. Ada Dimitri lah kan. Aku macam rasa macam ni dah jail lah. Pasal yalah, selalu kita tengok TV, kita dengar semua story, kita tak tahu apa. Betul. Tapi ni the first time aku masuk, aku tengok kan. Macam mana hari pertama abang dekat dalam penjara? Hari pertama hari pertama abang ingat lagi tak? Masa hari pertama tu macam mana kehidupan pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu malam? Dia basically kat dalam prison ni, kau only allowed to go out one day 1 hour to go for kau punya recreation yard Okay. Which is waktu yang kalau kat Queenstown ni, kau kat dalam bilik kau tak boleh mandi. Alright. So basically kau nak kena mandi kat bawah. Dia ada kolam lah yang kau nak kena mandi ramai-ramai kat bawah. Dia punya kolam tu macam dekat air molek juga? Macam gitu jugalah. Okay, faham. So dia akan buka the whole landing atas tu. Maybe YP per side tu, 2 side tu, maybe ada 20 bilik ke 30 bilik dia buka. Kau fall in, lepas tu pergi bawah, pergi duduk kat yard tu 1 jam lah. Kat 1 jam tu dia kasih kau main takraw, dia kasih kau exercise. Lepas tu yang mana nak mandi, nak relax, santan. Lepas tu nanti last 15-10 minit nanti diorang bilang diorang ketuk bell, diorang cakap okay last 10 minit. So yang mana main game, yang main takraw apa semua kan, nanti last 10 minit diorang mandi lah. Okay. So satu hari kira 1 jam yang kau keluar. Lepas tu yang 23 jam tu duduk dalam bilik je? Duduk dalam bilik. Bilik kita boleh panggil sel lah, betul tak sel? Macam gitu lah, sel lah. So dalam satu sel tu ada berapa orang? 4 orang. So macam mana kehidupan dekat dalam sel tu untuk hari pertama abang? Macam mana kau ada tak macam kau baru sampai ni, kau jangan buat hal kau pukul kau nanti? Tak ada lah, pasal waktu aku sampai sana aku ada members juga. Ada kawan juga yang mana dah kena tangkap first apa senior lah. Ada members kan. So selalunya kalau bilik-bilik yang macam yang dah ada experience ni, kita tak berak kat dalam bilik ni semua. Kita akan berak kat bawah. Pagi nak giyat kan, kita dah tahu dalam lepas opening master dah breakfast apa semua, around 8:30
8:30 9 o'clock gitu kita dah nak kena pergi yard apa. Okay. So semua dah start minum air apa semua. Pergi bawah semua berak kat bawah. So basically kita tak berak kat dalam bilik. Kenapa? Is because waktu tu air untuk kita nak minum is air daripada toilet bowl tu. Tapi bukanlah cakap daripada lubang jamban tu. Dia toilet bowl tu kan dia ada bila kita tekan flush tu, daripada toilet bowl tu punya dia kan ada main bawah dia tu tempat air tu pusing keluar kan. Yes. So basically kita akan tadah baldi kecil tu dekat air yang tengah keluar tu. So basically air tu is from the pump on top lah, kat luar. Bang, okay, cerita pasal air, maksudnya dekat dalam sel tu abang tak dapat air lah? Dia cuma kasih kau satu waktu makan tengah hari tu, nanti dia akan kasih kau satu pil kecil tau, air suam. Okay. So satu pil kecil tu tak cukup lah. Memang tak cukup lah untuk 4 orang. So basically memang konsep dia tu memang minum tu memang macam gitu. Okay, cerita pasal berak tadi kat bawah. Tadi kencing macam mana? Kencing toilet bola. Tapi memang cuci kau lah. Tapi cuci lah. Tapi ada jugalah kadang-kadang yang masa kata macam tak pergi sekolah kan, bontot tak pergi sekolah kan. Kadang-kadang tengah-tengah malam nak terbirak ke apa kan. Dah birak cuci lah. Tapi naik juga lah bau dia. Naik jugalah, bupen lah. Tu terpaksa nak bikin apa kan. Macam orang nak naik kat toilet bowl tu, orang akan tutup dengan tikar. So kita 3 orang duduk kat sebelah sini, yang 1 orang duduk kat sebelah sana, dia birak lah. Tinggal bunyi lah. Oi, bau lagi. Okey bang, hari pertama abang tu, malam tu takkan abang macam tak ada rasa, aduh menyesal Syak, kalau aku tak buat ni, aku tak duduk dalam ni. Memang tak ada rasa ke macam mana bang? Ke sebab macam okay disebabkan aku don't really remember what aku feel on the first time lah kan. Tapi aku cuma boleh recall that aku just go with the flow lah. Aku just go with the flow. Aku tak ada macam adalah macam certain yang aku jumpa ada nangis, duduk termenung kan. Dia lebih kepada mixed feeling abang Tapi macam aku pula, aku just kata macam malam nanti lampu dah tutup pukul 10 kan. Kita duduk cerita-cerita hantu lah. Cerita hantu lah, main game, main blind mice lah, ikat pakai tikar pukul. Macam budak-budak punya benda, just to pass the time. Okay, faham. Kau don't really feel that macam sad ke apa ke, tak ada lah. Tapi tu lah macam aku cakap lah, bila aku visit je kan, orang nampak bapak aku dengan mak aku dah nangis. Cepat tolong ambil lah, dalam jail teruk lah, apalah gini lah kan. Padahal tak ada pun. So maksudnya masa tu remand lah? Aku remand. Oh, I see. Aku belum sentence lagi, aku remand lagi. Aku remand aku rasa time tu baru sebulan ke 2 minggu aku pun dah tak ingat lah. So they manage to bail aku keluar. So while aku bail keluar tu, aku still lah kena attend court apa semua kan. Sekali sampai satu time tu aku dah nak sentence lah. Alright. So aku dah dengar yang DPP ni macam apa, pendakwa raya sini panggil pendakwa raya, okey. Prosecutor ni dia dah cakap yang kira aku akan kena robbery punya case ni, aku akan duduk 5 tahun 24 rotan apa semua kan. So aku pun panik, aku pun fikir weh, ini 24 rotan ni pacah je bontot ni semua kan. So bila dia stand down case tu, nak kena naik balik after lunch pukul 2. Okay. So kita pergi makan lah dekat luar subcourt tu, ada People's Park punya tempat makan. So aku pergi sana dengan bapak aku, dengan mak aku, arwah pakcik aku semualah pergi sana nak makan. So aku cakap dengan diorang aku nak pergi toilet. So bila aku pergi toilet tu, terus aku lari. Lari. So duit yang diorang bail aku tu pun aku rasa half of the money being forfeit lah, burn lah. Diorang bail aku time tu aku rasa 30,000. 30,000, 30,000. So around 15,000 duit tu burn lah. Malaysia ke? Duit Singapore. Bail kat Singapore. So from there lah things start to get more worse. Bila dah wanted tu, aku rasa aku dah wanted dekat Singapore dah around 6 months 7 months. Sekali aku nekat, aku take that risk, aku balik Malaysia. Tapi waktu tu aku dah wanted. So bila aku balik tu, aku tak pakai pasport aku dah tak ada pasport, aku dah wanted. Aku pakai adalah satu hamba Allah ni punya pasport ni. Aku just gamble, aku cakap dengan dia, okay, kau pinjam aku pasport kau, aku just try. Kalau sekiranya kena tangkap, aku just cakap yang aku tidur rumah kau, aku curi pasport kau. Okay, faham. So pakai pasport orang lain, abang boleh masuk. Aku masuk JB. Muka sama ke macam mana? Kalau kau tanya aku nak cakap sama, tak juga. Iras lah. Boleh lah. Jadi yalah, Allah berkuasa kan. Benda tu lepas. Bila aku dah balik tu, aku duduk kat rumah. Then aku dah on drug dah. Waktu tu aku dah on drug. Okay guys, sebelum kita masuk ke yang semakin teruk, kita berehat sebentar guys. Ambil nafas dulu. Alright, kita jumpa kejap lagi guys. Okay guys, kembali lagi kita. Ui, haus lah guys. Minum air.
Ini air apa bos ni? Ini air special kita. Ini signature untuk Local Boys ni. Butter soda. Butter Boys. Baik. Butter Boys. Bos, itu apa tu? Okay. So selain pada tacos, lepas kita dah berniaga jual tacos dulu, kita start jual moza. Dia macam moza yang stick, dalam dia cheese, luar dia breadcrumb. Yang ni kita ada 2 jenis. Kita ada yang plain cheese saja, dan kita ada yang ada birria dalam dia. Birria tu daging daging kita guna untuk tacos juga. Yang ni pun antara menu-menu killer kita juga yang banyak customer datang, dia repeat, dia try kita punya tacos, dia akan order tacos dan dia akan order juga kita punya moza. Dah macam-macam kes jenayah lah yang aku terbabit. Cuma yalah, Allah tu kasih aku peluang. Aku tak kena tangkap kat sini lah. Okay. Tapi bukan pasal aku pandai lah kan. Jadi aku tak kena tangkap. So suddenly tu satu hari tu aku dekat port ni, baru lepas syak dadah semua, dah tengah steam ni. Sekali adik aku datang. Adik aku yang perempuan lah datang. Sekali dia panggil aku. So aku tengok, ni adik aku ni kan. Alright. So adik aku tahu aku main-main kat tempat ni, semua dia dah tahu. So aku tengok, sekali aku datang aku nampak van bapak aku. Sekali aku cakap dengan adik aku, gimana? Dia cakap, bapak nak jumpa kau. So aku pun macam takut-takut jugalah kan. Sekali aku pergi, bapak aku cakap dengan aku, kau masuk dalam kita. Jam tu tengah high lah. Aku dah tengah high jugalah. Cakap, masuk dalam kita, aku nak pergi rumah nenek kau. Aku pun okey lah, adik aku pun panggil lah, aku pun masuk lah. Sekali diorang kasi aku duduk kat ujung. Alright. So aku duduk. Pasal aku tengah high, aku just duduk, aku diam gitu. Sekali aku tertidur. Alright. Sekali bila aku sadar tu, aku tengok, ni dekat bandar Johor ni. Tengah queue nak masuk Singapore, nak masuk custom. Okay. Aku tu macam panik lah. Aku tengok, ni macam nak masuk custom. Kalau aku tengok adik aku, tanya adik aku, gimana je? So adik aku cakap tak tahu. Kali aku macam, bila aku tengok nak masuk custom tu, aku mula-mula macam struggle lah. Aku nak lari, aku nak keluar, aku nak buka pintu, aku nak lari. Kali bapak aku pusing kan, dia tarik baju aku. Habis mak aku semua dah nangis, apa semua kan. Bapak aku dah mengamuk dah, jangan lari lah, apa gini-gini dah. Kecoh lah, adik aku dah nangis. So aku terus macam surrender tau. Okey lah. Aku cakap, tak ada, aku nak hantar kau balik Singapore. Tak apa, kau nak kena duduk jail kan, kau nak kena balik Singapore, tak apa, kau duduk jail pun tak apa. So aku sampai kat custom tu, aku tak ada pasport. Alright. Bapak aku cuma cakap, bapak aku kasih pasport mak aku, bapak aku semua. Bapak aku cakap, ni anak saya ni, dia dah wanted. Dia wanted kat Singapore. Sekarang saya nak hantar dia balik. Masa dekat custom tu? Okay. Custom pun tak tanya apa-apa. Anak abang wanted dia. Okey. Diorang dah check pasport mak aku, dah cop apa semua. Masuk custom Singapore. Alright. Sampai custom Singapore, bapak aku terus stop kat kaunter tu kan. Bapak aku cakap, okay, anak aku ni wanted. Aku hantar anak aku balik untuk surrender. Okay. Lepas tu apa jadi? Terus diorang bawa aku pergi lock up lah. Masa time dekat Singapore custom tu, terus angkut abang lah. Lepas tu polis datang, escort datang, ambil, bawa pergi macam temporary lock up. Lepas tu nanti nak kena bawa pergi station lah. Dan lepas aku pergi, aku charge court. Then aku was not charged for robbery. Okay. Robbery tu, yang aku punya tangkis casemate aku lagi satu tu, yes, dia yang kena charge lah. Okay. So basically they are just charging aku for vehicle theft. Alright. So vehicle theft tu, macam mana boleh tiba-tiba robbery tu tak dekat abang pula? Pasal aku punya statement pun memang aku cakap aku tak tahu. Pasal aku tak pukul orang tu. Tapi abang ada dekat situ. Aku ada kat tu scene je. So kira abang jadi saksi lah. Saksi tak, cuma last satu tak kena tangkap. So yang dia ni kita semua dah tolak mati kat yang satu ni. Yang satu ni dah lari. Kita pun cakap kita tak tahu dia tinggal mana apa semua. So yang satu tangkis aku tu, aku tak pasti sama ada dia kena robbery ke dia kena pun vehicle theft. Okay, faham. Tapi aku serve for vehicle theft per sentence lah. So vehicle theft tu aku serve 14 month. Lepas abang dah mengharungi 14 bulan dekat dalam penjara, dah lalui lah, dah tempuh lah. Apa tu abang keluar, abang buat apa? Bila kau masuk dalam prison ni, kau pay network ni akan jadi lagi besar. Pasal kau akan start tu jumpa kriminal lain. Alright. Jumpa macam trafficker yang daripada Tanah Merah prison, Changi prison. So aku berbual dengan orang kan, diorang cerita lah macam mana life jual drug, experience dia. Jadi pengedar dadah lah. So bila aku dengar benda-benda ni semua, tak banyak sikit benda ni start tu macam pengaruh tau, macam influence tau. Okay. Bila aku keluar tu, aku rasa tak lama juga aku involve dengan trafficking. Aku involve total 3 kali. Aku kena first trafficking, second trafficking, third trafficking. So maksudnya 3 kali macam mana bang? Bila aku dah kena tangkap, the first trafficking aku was being sentenced for 7.5 years. Okay, so maknanya abang dah kena tangkap. Lepas tu abang keluar trafficking lagi. Aku buat lagi. Berapa kali total? 3 kali. 3 kali? 3 kali. Termasuk yang tadi, yang first kali vehicle theft, 4 lah? 4. Okay.
Wih, dah 4 kali tu. So macam mana tu bang? Boleh terjadinya berkali-kali tu? Aku rasa one of the reason aku involved dengan trafficking is because of macam thrill. Thrill Yalah, thrill lah. Aku just enjoy, kau tahu, pergi club, pergi night club, perempuan, minum. Then yalah, kau bila one of the thing aku realise bila kau jadi pengedar dada ni, kau tends to have power tau. Faham? Kau tends to have power. Money. Power because of money, and one of the thing kau Respect from... Yes, respect. Kau boleh control orang. Pengaruh lah. Kadang-kadang kau panggil orang tunggu 3 jam orang tunggu. Okay. So aku masuk first trafficking, biasalah macam yalah, menyesal, alamak, tahu tak jual. Dah masuk dalam penjara, menyesal. Sekejap je lah. Okay. Tapi itu berapa lama untuk first tu? 7 tahun setengah. 7 tahun? 7 tahun setengah, 5 sebatan, 5 rutan lah. Tahun 2006 aku keluar. 2007 tu aku dah wanted. 2008 aku kena tangkap kat Johor. Aku kena riman lah, macam biasa lah, prosedur dia sama. Alright. Riman dekat air molek. Aku dekat air molek aku rasa dalam 4 bulan, 5 bulan. Pasal aku tak boleh bail keluar. Adik aku nak bail lah, tapi aku tak boleh bail pasal aku tak ada pasport. Pasport aku dah buang. Then daripada air molek aku jatuh sentence 16 bulan. So aku was transfer to Keluang, penjara Keluang, Kampung Gajah. Orang cakap penjara Keluang tu adalah penjara yang paling maximum security. Yes. Kalau kan? maximum security, yes lah. Memang betul lah. Pasal tempat dia memang ada tahanan panduan akhir, ada tahanan seumur hidup, seumur hayat, semua ada dekat sana. So should be maximum security lah. Okey, bang, kita bercerita dekat penjara di Keluang. Dia punya dalam penjara ni ada hierarki ke bang? Maksudnya? Hierarki kedudukan kau. Okey, yang brother ni, okey, kau jangan kacau dia ni. Ni ketua ni. Abang Long lah yang dia. Abang Long kat sini. Ada juga. Pasal bila aku masuk Malaysia Pay Prison aku start to realise something different dengan Singapore Pay Prison, which is aku biasa masuk Singapore Pay Prison tu aku dengar lah story-story macam tahun 80s kat dalam Singapore Pay Prison ada asap, ada drug, apa semua kan. But when aku masuk bedtime tu, benda-benda tu semua dah start nak pupus, dah tak ada. Ada pun sikit-sikit. Tapi bila aku masuk Malaysia Pay Prison, it's totally different. Kat dalam prison itself ada handphone, ada drug, ada macam-macam lah. Ada tembakau, kau faham tak? So aku start to see something new. Okay, faham. Macam mana diorang bawa masuk barang ni, diorang telan handphone, macam mana diorang bawa masuk, smuggle, taruh kat dalam buntut. Dekat penjara Keluang? Dekat penjara Air Molek. Air Molek, okey. Tapi dalam Keluang Isya pun sama juga. Ada juga. Ada juga. Tapi tu sama. dulu lah. Tu dulu lah. Then from there aku start to jumpa all those case-case macam heavy case lah, macam gunman. Malaysia punya lah. Malaysia punya. And honestly, waktu aku masuk Malaysia Pay Prison ni, aku don't really have the intention to change. Okay. Aku just macam aku cakap, aku just go with the flow. Then aku just campur to get more context. And bila aku campur dengan kes-kes samun ni semua, yang pakai arm apa semua, benda tu bila orang story dengan aku tu, ada a few people lah yang quite known dengan orang big case wanted dekat Malaysia, kat Johor, kat Malaysia semua kan. So aku start to gather information tau. Macam mana nak beli tembak lah, macam mana nak cari peluru lah. Ada dapat juga kontak-kontak dia? Ada. Diorang berbual lah, diorang cerita. Even okay, biasa kita dengar benda-benda yang berkaitan dengan senjata api ni adalah di bahagian pantai timur, kat belah hujung utara pantai timur, sebelah sana kan, sebab dekat dengan Thailand. Tapi Siam dekat dekat Johor sebelah selatan pun. Aku jumpa satu orang tua lah, dia dah ada umur. Dia speciality in smuggling firearm daripada Thailand lah. Dia akan smuggle firearm ni untuk jual pada trafficker, pada along. Aku tak tahu how truth dia punya story. Okay, pasal aku just based on apa yang dia cerita dengan aku just share lah dengan korang. Orang Melayu lah. Orang Melayu tapi dah ada umur. Tapi bila aku berbual dengan lain-lain orang ni, memang diorang kenal dia, diorang tahu yang dia ni memang dia memang smuggler untuk benda-benda gini. Faham. Tapi kalau tak keberatan abang ada bagi tahu tak bang, masa zaman tu tahun 2000 berapa? Yang dekat Keluang tu dah 2008
2008. Okey, let's say 2008. Masa tu dah ada cerita tak bang? Berapa harga contoh nak dapatkan sepucuk pistol? Ada, cuma aku dah tak berapa ingat lah. Liban lah tapi. Maybe around few thousand jugalah. Cuma aku dah tak pasti berapa lah. Ada range tu 1,000 sampai ke 10,000 macam tu lah. Around there. Oh, Yes. Then bahaya macam siap. peluru, macam mana diorang nak hilangkan trace supaya bila kau pakai diorang tak boleh trace kau. Ada serial number, diorang nak kena hilangkan serial number apa semua. So benda-benda ni bila aku dengar, benda ni jadi macam satu benda baru yang macam thrill tau. Yeah. Aku dengar kan. Kita dengar pun thrill benda ni. Tapi sekarang ni cerita dia abang ada beli Tak ada lah. Itu time tu tak beli lah. Tak ada lah. Okay lah. Aku cuma ni je dengar gini lah, macam thrill kan. Okay lah. So dah ada, otak tu dah ada tau. Dah terfikir Dah tau. niat lah. Ini keluar daripada jual dadah. Lagi baik bikin projek macam gini pula bikin samun pula Oh tu lah. Ada terfikir juga masa tu. Ada fikir juga. Fikir ini penyamun pula Masa dekat dalam penjara keluang tu, kita boleh abang cakap tadi maximum security kan. Ada tak banduan yang progol? Progol tak ada, tapi tak campur dengan kita. Sebab pasal apa? aku duduk bilik, macam aku duduk hall tu is hall under kes jenayah untuk warga asing. Bila aku sampai Air Molek, sepatutnya aku ditempatkan dengan orang-orang warga asing. Tapi memandangkan waktu aku sampai Air Molek tu, aku banyak kawan yang ada kat Johor yang kena tangkap juga, ada kat sana. So bila nampak geng juga diorang panggil aku, sikit aku tengok, dia ni aku kenal, Sikit orang pun tanya aku, Bai apa? Diorang panggil aku Bai, Afsal apa Afsal kena tangkap Afsal. Kau tengok aku cakap dia, tak ada jugalah. Oh, okey tak apa nanti kita ambil dua atas sini. Saya tak tahu macam mana dia orang arrangekan dengan yang kerja checker bikin jaga kat situ kan. Dia orang tak hantar aku pergi warga asing punya tempat, dia orang hantar aku pergi duduk dengan budak-budak Malaysia ni, budak-budak Johor lah. Tempatan lah. Dengan orang-orang tempatan lah. So aku duduk lah. Tapi kalau contohlah abang tak ada campur dengan orang-orang progol, tapi abang ada dengar tak cerita apa yang akan berlaku kepada progol? Aku ada ingat satu kes tau pasal waktu aku dekat Air Molek tu, aku kerja. Aku dapat kerja as a helper lah, potong rambut budak-budak Riman ni, potong rambut dorang, hantarkan makan plate. So ada satu insiden ni, kalau tak salah aku lah, kes ni tahun 2008. Kalau tak silap aku tahun 2008, kes ni happen dekat Kulai. Alright. 4 lelaki, 3 ni bawah umur. Kira belum 21, satu ni dah 22, 23 tahun, tapi Cina. Kes ni diorang kidnap budak perempuan ni, tapi dengan cara tak sengaja budak perempuan ni mati. Diorang minta ransom. Budak perempuan ni budak perempuan sekolah. Lai Ying Jing, nama perempuan tu. Betul tak dekat Kulai? Kat Kulai. Tapi aku tak ingat nama perempuan ni pun. Tapi aku tahu kes ni kat Kulai. Aku tahu bang, aku tahu. Okay. So, bila aku jumpa diorang ni, aku yang potong rambut diorang. Okey. So bila diorang sampai tu kan, diorang kena duduk satu macam bilik isolated lah. Diorang panggil bilik asingan lah. So yang satu yang bawah umur ni duduk sorang. Lepas tu yang chip dia ni kira 23 24 lah umur dia kan. Dia bilik satu orang. So one of the reason kenapa orang tak campurkan diorang, sebab diorang takut macam budak-budak image lain lah. Okey. Macam pukul diorang ke apa ke. So in terms of security reason tu, diorang isolatekan budak-budak ni. So aku the person who hantar diorang makan, potongkan rambut diorang. So diorang bila diorang nampak aku yang budak YP yang budak-budak ni, diorang nangis tau. Cakap dengan aku, abang tolonglah cakap sama encik lah, kasih kami campur lah. Saya takut duduk satu orang. Pasal bilik tu isi bilik asingan tu. Air Molek Kat Air Molek. Okey. Bilik tu, dalam bilik tu ada lagi satu bilik. So bila kau masuk bilik tu, dia pintu besi tau. Kau masuk, dia ada tangga dalam 2-3 step. Dia ada lagi satu bilik. So diorang ni lock dekat dalam tu bilik. So dia gelap. So tak bercampur dengan orang yang Tak campur. I see. Okey. Diorang akan keluar cuma pagi sekali waktu mandi, lepas tu petang untuk buang tong. Sebab diorang kencing pun pakai tong. Itu je. Lepas tu masuk bilik balik. So makan semua kita yang akan buka pintu first tu. Kita akan masuk, hantar diorang plate makan tu. Nanti diorang dah habis, kita ambil plate balik, kita tutup balik pintu tu. Lagi stres lah diorang dalam tu. So aku jumpa kes ni. Waktu diorang datang dengan rambut colour-colour semua kan. Habis potong botak. Bodok tu. Potong botak. Bang, masa tu macam mana reaction dia bang? Sebab kes ni sangat-sangat popular bang Yes, kes ni sangat popular. Yes, pasal kes ni ada keluar surat khabar semua. Betul. Cuma aku don't really
tahu sangat lah. Cuma aku jumpa lah orang-orang ni. Saya nak tahu apa reaction diorang. Sebab diorang Pasal aku berbual dengan satu budak yang salah satu budak-budak ni, aku berbual dengan diorang. Sekali diorang cakap dengan aku, diorang cakap yang plan benda ni is budak yang lagi senior daripada diorang 20 lebih tu kan? Yang 20 lebih ni matai dengan yang budak mati ni punya kakak. Live, So live. bila diorang dah split ke apa gitulah, so dia tahu yang budak ni punya family ada duit. So diorang punya plan was kidnap budak perempuan ni untuk minta bapak dia ni duit. Macam ransom lah, minta duit lah. Tapi diorang tak expect yang dengan cara tak sengaja diorang tutup mulut budak ni ke apalah. Sekali budak ni mati, lemas, mati. So dengan cara tak sengaja. Tapi yang buat ni budak lelaki ni. Lepas tu bila budak ni dah mati, diorang tak salah aku bawa pergi dekat mana pergi kebun sawit. Betul. Diorang bakar. Betul. Yes, diorang bakar. Pasal diorang dah panik. Sekali budak yang lelaki yang paling senior ni cakap dengan dia, okey tak apa, kita beli minyak, kita pergi bakar dia. So bila diorang bakar tu, mayat tu tak terbakar habis. Pasal diorang dah hidup, diorang dah taruh minyak gitu, diorang bakar, diorang terus lari. Diorang tak really tengok macam mana, okey, semua evidence dah dispose, tak ada. Clean lah. Tak clean. Diorang terus cabut. Then ni baru diorang kena tangkap. Diorang was being suspect. Then bila suspect dah kena interrogate semua apa semua, lubang pecah lah. Ada isu some sort macam gitulah, aku boleh bila ingat-ingat gitulah. Bang, okey, apa reaction abang bila abang dapat tahu yang diorang ni adalah pembunuh? Sebab abang ada trafficking, mungkin tak ada kaitan dengan nyawa manusia, tapi diorang adalah pembunuh. So apa reaction abang masa tu? Abang masa tu gunting rambut diorang, abang tak rasa macam nak tumbuk muka dia ke? Tak lah, pasal kalau aku fikir in a way as a trafficker pun, aku pun bunuh orang indirectly. Yes. Betul tak? Aku pun bunuh orang indirectly. Faham, dengan cara faham. aku tak sadar tu. Faham. It's the same thing apa? Faham. And aku pun tak tahu dengan jual dada tu berapa banyak orang punya life, family punya life, anak punya life yang aku rosakkan. Lagi ramai bang kita pun tak tahu. Ya, Aku pun tak betul. tahu. Faham Betul. tak? Faham. Okay guys, kita berehat sebentar untuk mengambil nafas kejap. Jadi kita sambung. Yes ah. Guys, ada lagi satu guys barang dia. Ini tiramisu. Ini produk baru ke bos? Yes, ini kita baru, ni dessert lah untuk daripada Loco Boy. Kita ada nama Loco Creams by Loco Boys lah. So kita start jual tiramisu, kita ada 2 flavor. Kita ada yang klasik dan kita ada yang pistachio. So kat luar sana banyak orang jual tiramisu, tapi apa yang special kita punya ni, tiramisu kita ni mostly semua yang dah try kita punya semua boleh makan. Sebab dia macam, dia light je rasa, dia tak terlampau heavy lah. So kalau Abang Khairul boleh try rasa yang ni pistachio lah. Pistachio ni kira best seller kita lah. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Baik-baik makan bang, jangan makan lagi sangat sebab dia koko dia boleh tersedak tu. Oh ya. Bismillah. Betul lah. Biasa kalau kita makan benda-benda yang dessert macam ni, dia akan bila first makan je terlalu muak. Yes. Tapi yang ini dia punya makan dia rasa penyebab kepada muak tu adalah disebabkan oleh manis sangat. Betul. Mungkin terlebih susu ke apa ke kan. Tapi yang ini rasa dia light gila. Sumpah sedap. Berapa ringgit ni bos? Yang ini pistachio ni kita jual RM19. Yang klasik kita jual RM16 sahaja. Okey sangat lah harga. So satu kotak ni kalau kita biasa, kalau perempuan maybe dia boleh habiskan lah. Tapi kalau lelaki, contohnya saya pun kurang sikit makan dessert ni memang ni. Tapi kalau saya pun, saya boleh habiskan satu kotak ni macam tu ya, boleh habiskan lah. Means dia tak berat lah, boleh makan lah, sedap. Saya dengar pada tahun 2008 tu ada kes rusuhan di penjara Air Molek bang. Jadi pada masa tu abang ada sekali kan? Saya ada tapi saya tak involve lah. Masa tu abang tengah buat apa? Dia punya starting dia. Pasal kes ni happen yang buat rusuhan ni is all those kes-kes jenayah berat. Tak silap aku daripada Blok A. Okay. Aku dekat Blok B. Alright. So kita waktu tu aku dah lock up lah. Aku dah duduk kat dalam bilik. So aku dengar yang macam ni benda terjadilah, yang semua prison warder tu dah ada dekat main gate. So prison tu itself tu dah inmate yang kontrol. Sampai aku rasa pukul 8 ke 9 ke 10 malam daripada UKP, unit kawalan penjara, daripada Keluang, daripada Simpang Renggam, semua datang dekat luar Air Molek. Then FRU datang. Dia masa tu macam mana? Orang bising gila lah. Macam gitu lah. Macam aku tak tahu exact macam mana tu senario kat luar lah. Pasal kita dah lock up apa. Cuma aku tahu somewhere macam besoknya kita dengar story kan. Yang ini lah, komando-komando ni semua masuk. Yang mana yang kat sampai luar komando datang? Komando masuk. Komando pasal memang komando yang nak kena datang. Warder-warder dah tak boleh. Diorang tak boleh handle benda-benda macam ini.
Diorang ada diorang punya special squad macam unit kawalan penjara lah. Diorang panggil UKP lah. Then diorang ada komando diorang ke FRU ke aku tak tahulah, macam gitulah. So diorang masuk, yang mana yang wanted list ni semua ni, diorang tak cakap, diorang taruh bantai dengan cota apa semua, diorang bantai, seret, hantar pergi Keluang. Pasal maximum security apa, diorang hantar riman kat sana. That is where, kalau tak silap aku, Keluang mula ada riman. Sebelum tu Keluang tak ada, penjara Keluang tu tak ada riman kalau tak salah aku. Faham. Riman cuma ada dekat Air Molek untuk bahagian kes-kes kat bahagian Johor. Johor Baru. That is where the first time diorang buka riman dekat Keluang. Faham. Jadi Then, bang, masa kejadian dekat kerusuhan tu, abang memang lock up lah dekat dalam lah. aku kat dalam. So dia punya situation dia memang riuh gila lah. Memang kecoh lah kat Jadi luar tu dah kecoh. orang-orang sel-sel sebelah semua tak ada cerita bang. Besoknya macam kita dengar story sikit-sikit daripada yang kerja-kerja kat luar, Kuki apa. Cakap dia ni yang pukul Encik. Pasal diorang ada pukul a few officer ke apalah, some sort macam gitulah. Teruk lah. Aku rasa pun teruk juga. Macam diorang dah steam. Pasal drug semua ada kan. Diorang dah steam, diorang dah high. Tak tahu macam mana, entah apa punca dia pun aku dah tak ingat. Tapi aku tahu that thing happen lah. Aku was there lah. Then after that aku was sentenced to 16 months. Aku transfer tu Keluang. Okay, faham. Untuk jalan sentence kat sana. Alright. So to cut it short, aku jalan dekat Keluang. Basically it's the same rutin lah. So hari aku dekat Keluang, aku dah jalan hukuman apa semua. Aku sampai hari aku nak bebas, aku tak boleh keluar apa, pasal aku warga asing. Lepas tu pasport tak ada. So diorang hantar aku pergi deportation camp. Alright. Which is Pekan Nanas. So aku was being deported to Pekan Nanas. Aku jalan hukuman, aku jalan deportation dekat Pekan Nanas tu itself. Aku jalan aku rasa around 5 months untuk tunggu aku to be deport. Faham. So while aku tunggu time aku to be deport tu, sama juga, a few things happen dekat sana. Ada asap, ada drug, ada apa semua kat sana. Then diorang try to, pasal aku wanted apa, on that time of time aku tengah wanted kat Singapore. So arwah bapak aku lah, aku Melayu lah dengan dia kan, kalau boleh jangan hantar aku balik Singapore lah, pasal kalau aku balik aku nak kena duduk jail apa semua gitu gini lah. So they decide to try to help untuk keluarkan aku dekat Malaysia lah. So diorang try to find a solution untuk buang aku, whether keluarkan aku daripada bahagian Thailand. Diorang tak boleh buang aku dekat bahagian Johor. Pasal yalah, orang yang certain people kat immigration dekat dalam Pekan Nanas dah tahu yang aku Singaporean apa. So diorang tak boleh just anyhow buang aku. Faham tak? And diorang pun tak submit aku pay particular dekat Singapore Embassy. Pasal once diorang kalau dah submit aku pay particulars, Singapore Embassy akan demand mana warga negara aku, orang yang kau clarify ni mana. Faham. So in other way, aku kira duduk kat Pekan Nanas tu macam illegal immigrant lah, tak ada dokumen. Kau faham tak? Faham. Orang tak submit aku pe outpass tu untuk dapatkan clarification as a Singaporean to deport aku balik. So the plan was untuk buang aku keluar supaya aku boleh patah balik Malaysia. Alright. So dekat dalam Pekan Nanas tu aku jumpa baru pe experience. Which is aku campur dengan Nigeria, Cameroon. Banyak warga-warga asing yang lain kan. So through diorang base story pula, diorang dah was being kena tangkap for macam tak ada dokumen for a few time. So they was being buang, ada yang dapat keluar daripada Malaysia itself, ada yang diorang buang pergi ke Thailand. Daripada Thailand base sedikit ambil diorang, bawa diorang pusing balik, keluarkan diorang cross mana pe border aku tak tahulah, mana pe sungai, untuk hantar diorang masuk ke Malaysia balik. So satu kepala diorang bayar is 3,000 USD. This is what based on diorang punya story yang diorang cerita dengan aku. Okay. So bila aku come to that situation, diorang bapak aku tak agree untuk buang aku kat Thailand, sebab yang akan ambil kita dekat Thailand tu sindiket daripada Thailand. So diorang tak tahu whether kalau diorang ambil aku sekali diorang tahu aku Singaporean, kalau diorang minta aku 20,000 sekali, kalau kita tak boleh bayar. Okay bang, sorry bang, yang maksudnya buang ke Thailand, ke sungai Thailand apa semua ni, maksudnya duit tu kita bayar siapa? Ejen? Bayar pada immigration yang ada connection dengan diorang lah. I see. Macam gitulah. Faham. Pasal yalah, certain issue is sensitive untuk kita nak share. Ya. Macam gini kan. So aku boleh cakap is orang-orang dalam tu juga. Dia kalau dia kena buang tu, berapa lama bang nak kena duduk satu tempat yang tak, dekat dia will ambil kau daripada Pekan Nanas. Diorang akan bawa kau pakai macam mungkin bus ke van ke tu sampai border Thailand. Sampai border Thailand lah. Lepas tu sampai Thailand punya border tu, nanti sedikit daripada sana ambil kita, bawa kita pula pergi dekat daerah Thailand punya sempadan-sempadan tu. Taruh kau dekat satu hotel ke rumah ke yang kau akan duduk kat sana. Nanti pukul 3-4 pagi
tengah-tengah malam je ni, okay, diorang ambil kau, bawa masuk kau dalam van, dalam transport ni, diorang akan bawa kau pergi dekat point of border yang diorang nak bawa kau cross ni. So diorang akan bawa kau naik boat ke apa. So diorang akan lepaskan kau lah. As long as dah sampai tanah Malaysia tu, lantak kau lah pandai-pandai kau. Oh, macam tu. So macam itu. So that road is not safe untuk aku lah. So bapak aku choose not to take that road lah. Okay. So while aku tunggu dekat air molek tu around 5 month tu, sama cerita juga. Aku terbabit dengan drug. Aku isap air batu, aku isap ais apa semua kan. Sampai aku dah trip, habis adik aku dapat tahu kan. Habis diorang macam upset lah. Okay. So diorang discuss, diorang come to a conclusion to hantar aku balik Singapore. So aku dekat Singapore tu aku wanted, tapi aku wanted tu cuma abscond lah, which is aku lari urine. So roughly kalau aku balik pun aku nak kena serve maybe 1 year punya sentence lah. Taklah sejauh mana lah kan, tapi yelah aku tak nak duduk. So bila aku dah deport balik Singapore apa semua, aku was on bail kat Singapore tu. Aku was on bail. While aku on bail tu, aku lari lagi sekali bail. Pula Lagi sekali Aku lari lagi sekali bail. Okay. So bila aku lari bail tu, while aku tengah lari bail tu, aku bikin sama offense lagi lah. Aku mengedar dadah lagi. So around 2-3 months down the road, aku kena tangkap for second trafficking. Cerita dia lah. Jadi bila aku dah kena tangkap second trafficking. Okay, kita cut in short lah. Berapa lama tu bang sentence dia? Second trafficking aku serve 9 tahun setengah. Tadi first trafficking 7 tahun. 7 tahun Jadi setengah. 9 tahun. Okay, sebatan? 5. 5. So Okay. aku serve the second trafficking. After that aku was released on 2015. Okay, selepas 9 tahun lah. Aku was released on 2015. Kejap bang. Tadi abang release, dah release, lepas tu untuk second trafficking, untuk first trafficking, lepas tu yang ini adalah untuk second trafficking, betul? Jadi jangka masa nak kena tangkap tu berapa lama tu? Baru berapa bulan je. Berapa bulan je? Aku tak pernah dekat luar, aku tak pernah kira stay clean. Rasa not even a half a year lah. Uish, masa tu memang tak ada rasa apa-apa ke apa? Memang tak rasa menyesal ke macam mana ke? Ada, cuma macam honest opinion, kau tak really macam serik tau. Okay, faham. Macam serik kata orang, macam suam-suam kuku je lah. Kadang takut sekejap, macam menyesal sekejap. Tapi kau don't really have that penyesalan yang macam kau serik tau. Tak ada. Apa punca tu? Kenapa tak ada? Sebab apa? Sebab mungkin disebabkan oleh lepas dah keluar tu jumpa dengan member lama ke? Tak lah, one of the thing is because aku dah adapt dengan dalam my lifestyle. Dah macam tu pula. Pasal aku dah boleh adapt. Aku basically aku dah tahu kat dalam band life macam mana, rutin apa aku nak bikin. Kau faham tak? So kau tak really Kisah pun. Kau don't really peduli sangat lah. Masuk lah kan? Masuk lah. Tapi even okay, contohlah sebat kan sakit kan masa Yes. sebat tu. Tapi macam abang tak ada rasa macam sakit saya sebat, menyesal aku masuk. Experience pasal rotan ni pula Aku ceritakan daripada first punya experience, first trafficking, second ni semua Jujur aku cakap, kalau pasal rotan ni, siapa cakap tak sakit, memang pembohong. Pasal memang benda ni sakit. Okay. And aku punya first experience aku bila aku ambil 5 rotan ni, yang rotan macam kau kena rotan. Kat sini ni, aku duduk dekat sini ni, aku akan tengok kau kena rotan depan mata aku ni. So bila tu first rotan tu pergi dekat pantat dia tu, meletup macam pap, berabuk tau. Berabuk? Macam berabuk. Sekejap lagi tu pantat dia tu terus jadi macam satu line merah. And bila aku punya experience the first time aku tengok tu, aku tu jadi takut lah. Yelah. Aku tu tengok macam second pergi je, melekat tu pam, dia tarik rotan tu kan. Aku nampak macam kulit tu, macam zup, kulit tu jatuh. Terbang lah sampai kat abang lah kena. Memang takut, memang koyak. Okay. Sampai bila time aku betul dia pegang aku suara pun dah tak ada. Kalau jadi kira apa tak, kalau boleh jadi kecil terus hilang kan. Hilang lah. Dia punya situation macam tu, dia punya abang punya body position macam mana? Kena ikat lah tangan. Dia akan bendkan kau. Okay. Kaki kau dia akan buka gini. Dia ada satu macam tempat rotan tu triangle tau. Alright. Dia triangle. Lepas tu ada macam tempat untuk tahan badan kita lah. Ada macam pad lah. Okay. So dekat bawah triangle tu dia ada satu macam longkang tu. Longkang tu akan slotkan kaki kau supaya kaki kau masuk kat situ terbuka. Lock. Then dia akan strapkan kaki kau kiri kanan. Lepas tu badan kau akan bendkan dekat dia punya A punya tu lah. Then dia akan strapkan tangan kau sini lah.
So memang tak boleh lari lah. Memang tak boleh lari, Memang tak lari, Memang ya. tak boleh lari. Waktu aku first experience tu, bila aku tengok rutan tu, banyak lah macam-macam gelagat orang lah yang aku tengok. Ada yang dah nak pergi rutan, nak pingsan, yang daripada tak kencing, nak terkencing, nak terberak, macam-macam reaction. Ada yang terberak bang? Terberak kat situ tak ada, yang nak pergi toilet, nak berak sudden. Lepas tu ada. Itu masa tu sebelum rutan lah? Yang sebelum, bila number diorang panggil nombor ni kan, kita dah tahu lah, okey besok ada rutan. Alright. Ada rutan base session pagi, Okay. pukul 9 kan. Kadang-kadang IC tu dah bilang lah, okey besok nombor, okey nama nombor ni ada, nombor ni. So bila diorang dengar besok ada rutan ni, kau dah boleh tengok lah masing-masing punya cetak tu. Dah menggelupur lah semua. And bila nombor tu meletup, ada satu tu kawan aku tu nak keluar bilik ni, padahal slipper dah ada kat luar bilik, dah taruh slipper semua. Nak keluar bilik, dia boleh masuk dalam bilik lagi, dia boleh pergi cari slipper. Cari tiba lagi. Dia dah lost Kali lah. aku macam tengok dia, aku cakap dia, kau cari apa? Aku cari slipper. Aku cari slipper. Slipper ni kau baru taruh kat depan ni. Kau faham tak? Tu reaction faham tu. lah. Reaction ni betul-betul dah ni Even lah. aku punya experience, aku dah angkat rutan kira sentence Sorry guys, dia ketawa bukan sebab apa guys, sebab dia bercampur dua-dua, ada dua situation. Kira ada macam kelakar jugalah. Ada kelakar juga guys. Kita bukan nak ni tau, tapi memang kelakar. Even aku punya experience, aku dah angkat rutan daripada sentence dengan rutan yang aku commit case dekat dalam. Alright. For example, macam aku bergaduh kat dalam pun semua pun ada aku dah ada ambil rutan dekat dalam lah. And tak pernah, aku personal opinion, aku tak pernah yang aku tak takut. Tak pernah lagi. Macam mana big champion pun aku tengok orang still sakit. Cuma kesakitan yang kita ambil tu, untuk aku lah, aku masih boleh tahan lah. Boleh adapt bang Aku boleh tahan. Pasal aku tak ada choice kan. Kau tak boleh pekik. Diorang cakap ini jangan pekik tau. Ni pekik tak ada muka, nanti malu apa gini kan. Oh Jadi memang tak pekik lah. ada yang pekik jugalah, tapi kebanyakan tak pekik lah. Pasal kau dalam kumpulan kongsi gelap, kau faham tak? Kawan banyak. Malu lah. Jadi masing-masing nak kasih semangat masing-masing, masing-masing nak jaga muka masing-masing kan. Faham. Jadi tahan lah. Tapi So bunyi dia macam mana? tak ada, senyap je. Macam aku tu, macam aku tak ada- bedtime tu, tak ada keluar bunyi langsung, tak ada, senyap je. Macam Tapi memang sakit. Memang jujur sakit. Takkan tak ada bunyi macam sikit Ah. ke? Aku senyap. Aku tak tahulah, tapi kalau aku waktu tu, aku yang kau ambil tu, aku senyap. Diorang cakap ambil nafas, buang nafas apa semua. Untuk aku benda tu semua tak jalan juga. Sama juga pun, dia bantai juga. Aku sampai kira apa tau, aku matikan diri, aku diam je kan. Bila kena tu ada lah reaction tu, macam goyang tu ada. Tapi macam jerit ke apa ke tak ada lah. Aku Yalah. just matikan diri, senyap kan. Aku cuba fikir apa tau, okey lagi ni satu dah ambil kan, okey lagi 4. Second bila sampai, okey ni lagi 3. Nombor 3, okey ni nombor 4 je kan, okey ni dah last. Macam gitu lah. So maksimum aku pernah ambil satu kali tu, aku pernah ambil 12 straight. hukuman dalam lah. Aku ada bikin case kat dalam. So aku was kira tambah sentence aku sebulan 33 hari. So aku kena ambil rutan dekat dalam itself under major charge. So itu aku kena 12 kali sebatan. Sekali jalan terus. Pasal maksimum kau boleh ambil satu kali jalan tu, kau boleh ambil 24. Ni based on scientific. Diorang kaji badan kau boleh angkat tu sakit tu maksimum 24. Kalau lebih 24 mati lah. Mungkin kau boleh pingsan, mungkin kau boleh mati. Setakat tu ada pingsan tak bang? Pingsan ada. Ada pingsan? Ada. Tak, yang abang ambil kena straight 12 ni boleh. Dia boleh tak boleh pun nak kena boleh juga. Apa jadi kat abang masa tu lepas ambil 12? Lepas 12 tu. Tak jadi apa-apa kat, sama kat, bangun sakit lah. Okey, dia Tapi lepas dah kena sebat tu, dia memang tidur memang menerak bah. Yang aku 12 tu aku tidur tiarap. Aku tiarap. Lepas tu dia hari yang kau dah ambil tu, dia tak sakit sangat tau. Besok bila dia dah bengkak tu, dia dah blue black tu, itu part sakit. Pasal dia bengkak kan. Dia bengkak tu, itu bengkak tu yang buat dia sakit. Pasal saya pernah dengar kalau yang Malaysia punya penjara tu, yang kata sampai berdarah, sampai boleh bernanah nak tidur, luka tu pun ada juga. Macam aku punya yang aku ambil 12 tu, aku rasa dalam 3-4 hari pun darah tak stop. Pasal aku punya seluar basah semua. Nanti seluar kau akan melekat kat pantat kau kan. Kau nak kena tarik pelan-pelan. Kalau kanan tarik kuat pula, melekat sakit. Yalah, betul. Adalah, ada sakit lah. Dia ada bagi ubat lah? Tak ada. Waktu kau lepas angkat tu, diorang akan sapu iodine lah. And iodine tu yang dia sapu tu, iodine tu pun pedih apa. Kau faham tak? Dulu dia sapu iodine biru tu. Lepas tu bontot kau dah jadi tak lawa. Dah jadi comot dengan iodine kan. Lepas tu dia tukar yang kuning pula. Pun sama jugalah. So experience ambil rutan tu macam itulah. Faham. Okay. Then bila aku dah jalan second trafficking tu semua, aku keluar tahun 2015. Bila aku keluar tahun 2015 tu, aku was outside around 2 to 3 months.
Lebih kurang lah. Sekejap je. Aku kat luar tu sekejap. Lepas tu masuk balik? Aku masuk balik tu aku bikin trafficking lagi sekali. Kebal lah dia ni. Tu yang kali ketiga lah. Okey. So bila aku bikin trafficking yang kali ketiga tu, proses dia sama lah. Sentence dia berapa lama tu? itu aku kena 8 tahun setengah. 8 tahun setengah sebatan? Sebatan 7. 8. 8. Okey. Alright. Tak. 3. Pasal trafficking tu jatuh possession. Yang third trafficking tu Allah berkuasa lah. Lepas aku dekat riman dalam 11 bulan, trafficking tu jatuh possession. So waktu aku kena yang kali ketiga tu, situ hukum sentence kena tangkap yang kali ketiga tu yang banyak kasih aku wake up call tau. Banyak kasih aku kesedaran. A lot of thing happen bila aku piala sentence tu. Okey. Apa contohnya salah satu? Yang salah satu contoh waktu aku selalu jual dadah. Okey. 3 kali aku jual dadah kan. Alright. Tapi aku tak pernah jual dadah macam aku tak jual heroin ni semualah. So the last one aku trafficking was aku involved dengan heroin, which is quite big amount. So bila aku involved dengan heroin with that amount, and that amount for sure aku tahu kalau aku kena tangkap, kalau aku tak duduk lifer, aku akan gantung. Lifer tu kira semua hidup lah. Okay. Dia ada 2 option je. Kalau aku tak duduk lifer, aku akan duduk semua hidup. Dia 2 option. Okay. But still aku ambil tu risk. Aku jalan juga. 3 hari sebelum aku kena tangkap tu, family aku very supportive tau. Even aku keluar masuk jail apa semua, daripada mak, adik-beradik aku sampai ke anak-anak saudara aku, they are very supportive. Tak ada satu pun adik-beradik aku atau anak saudara aku yang kira pangkar aku atau buang aku. Kau ni penagih lah. Tak ada. They are very supportive. Okay, faham. So one of the thing is because of aku have the hope yang aku boleh ubah is because of family support aku. Pasal whenever aku keluar, family aku ada. Diorang akan bawa aku pergi shopping, apa semua lah. A lot of thing they really do for aku. But aku just take things for granted. Maksudnya diorang tak give up dengan abang? Yes, diorang tak pernah give up. Kalau diorang visit aku, diorang selalu cakap dengan aku, kau tahu tak problem kau satu je, drug. Kalau kau tak main drug, InsyaAllah kau bagus. Hebat gila tu family abang. Problem kau satu je. Problem kau drug je. Bila kau main drug, kau tak nak dengar apa orang cakap, kau tak nak dengar. And aku admit benda tu betul. Yelah abang, tu lah saya nak tanya tu. Sebab kita bisnes, kita berniaga kan. Jadi masa abang jadi tokan dadah ni, macam mana abang punya financial masa tu? Memang duit memang tak habis ke tak macam lah, mana tu? Tak lah cakap tak habis tu tak lah. Cuma yalah macam okey lah, boleh cakap mewah jugalah. Ya, abang boleh share ke berapa amount abang pernah dapat dalam seumur abang hidup ni, abang berniaga ni? Paling amount pernah abang pecah rekod paling besar abang pernah dapat untung bersih tu? Aku tak boleh ingat exact lah. Tapi aku boleh cakap maybe a night aku biasa earn around belasan ribu duit Singapore. Okay. Belasan ribu dolar. Satu malam? Satu malam. And satu malam bro. And that money aku banyak habiskan dengan enjoyment lah. Aku pergi club, aku pergi karaoke. Ada terfikir nak saving ke bang? Tak ada lah. Tak ada kan? Memang enjoy habis lah. The last one bila aku was arrested main time yang trafficking tu, aku ada cash dalam tangan aku rasa around 7,000. So kira dapat habis. Dapat gitu lah, enjoy. Duit senang lah bang kan. So duit tu pun tak ada berkat kan. So you don't really feel lah. Faham. One of the thing yang wake up aku lah bila aku kena tangkap, aku keluar tu, adik aku visit aku tau. Sebelum aku keluar dia cakap aku, ni kau keluar kau nak bikin apa? Aku cakap dengan adik aku lah, aku cakap aku nak kerja lah. Itu after third trafficking? Tak, waktu aku keluar second trafficking. Dia tanya aku, keluar kau nak bikin apa? Aku cakap aku ingat aku nak kerja lah. Dia cakap kau nak kerja? Kau nak kerja apa? Aku cakap aku tak tahu, tengok lah. Nanti tengok apa kerja. Terus adik aku cakap dengan aku, kau mana pernah kerja Syabang? Kau pun tak boleh kerja punya. Dia cakap aku lah. Dan aku cakap dengan dia lah, okay, habis aku nak bikin apa? So dia cakap kau ada lagi 2-3 bulan ni kau nak keluar ni, kau try to plan something. Then aku tengok InsyaAllah kalau aku boleh tolong kau, InsyaAllah aku akan support kau lah. So bila aku balik bilik, aku balik kat sel aku ni, aku berbual lah dengan member ni, semua dah angin nak keluar ni. Semua cerita pasal Singapore, apa nak buat lah gini. Kau tahu lah kita kadang-kadang nak keluar ni macam-macam planning. Mesti happy. Tapi dalam 10 tu kadang-kadang 9 pun tak jadi. Satu tu pun kadang-kadang jadi bonus. So cerita-cerita member aku pun cakap aku, kau ada experience apa? Bapak kau biasa ada kedai makan apa semua, kau ada experience F&B, kenapa kau tak nak berniaga apa gini-gini. So aku macam fikir macam random lah kan. Aku macam okay lah. So bila adik aku visit aku
aku lagi sekali, aku cakap dengan adik aku lah. Cakap aku nak berniaga lah boy. Berniaga apa? Cakap tak tahu lah, makan ke apa ke. Nak berniaga. Cakap okey lah, boleh lah. Nanti aku tengok apa aku boleh try tolong lah. Tengok apa aku boleh tolong lah. So Allah berkuasa pula, waktu aku keluar tu, adik aku dapatkan aku satu stall. Alright. Nasi Padang lah. Okay. Which is kat Singapore, dekat Tuas. So he spend around 30,000 to get that shop untuk aku lah. So dia cakap dengan aku lah kan, macam bila aku keluar, yang aku keluar second tu, adik-adik aku semua dah kira dah besar tau. Adik aku dah kahwin, kau faham tak? Aku dah ada anak saudara. Different lah. The way kita communicate, kau faham tak? Dulu aku masuk, keluar, adik aku kecil lagi, kau faham tak? Tapi bila aku keluar kali ni, adik aku dah kahwin, aku dah ada anak saudara, dah lain tau. So itu bonding ada, tengah-tengah macam close lah kan. So adik aku cakap dengan aku, okay ni sekarang kau dah ada kedai gini okay, aku just hope kau jaga baik-baik gini, time apa tau, kahwin sudah. Aku percaya kau kahwin, kau boleh settle down lah. So aku just macam okay lah. So aku try itu lifestyle aku try. Pergi kedai pagi pukul 4.30 aku bangun, pukul 5.30 aku nak kena sampai kedai. Lepas tu nanti tukar masak datang, masak lauk, aku jaga kat cashier. Aku tak boleh jalan tu lifestyle. Aku pancit. Kau faham tak? Pasal aku dah tahu tu easy way. Aku boleh bangun pukul 12.30 hari, pukul 3 petang aku bangun. Dapat bela ribu pula. Duit ada, malam pergi club, ada perempuan. And but that time waktu aku bikin nasi Padang ni, kedai ni, aku ada duit. So bila aku balik rumah, aku duduk kat Singapore aku seorang. Adik aku, mak aku semua kat Johor apa. So diorang akan balik. So aku be alone kat Singapore, aku duduk kan. Habis aku boring tau. Aku duduk, apa aku nak bikin macam blur kan. Apa nak bikin. So that is where aku start to call members aku. And aku tahu diorang ni semua trafficker. Telefon, korang kat mana? Oh kita kat sini lah. Boy datang lah boy. Aku cakap dah, aku tak minum tau. Tak apalah, tak payah minum lah. Datang sini je, lepak dengan kita gini-gini. Cakap okey lah, aku datang lah nanti. So aku pergi, aku naik Grab, aku pergi. Lepas tu pergi ni karaoke lah, pergi club. Tapi aku tak minum, aku tak ambil perempuan ni semua, tak ada. Aku just kira macam duduk lah, relax, tengok dorang apa kan. Okay. Cakap aku macam. And aku pula dah used to, aku dah pernah jalan tu lifestyle. Alright. So bila aku tengok benda-benda ni semua, benda ni ada tu trigger. Nak buat lagi. Aku tengok kan, ni boleh jadi Escobar by time pun. Macam gini tau kan. Ya cita-cita kau nak jadi macam Escobar apa, tapi benda tu it's not possible lah. Kau faham tak? So bila aku dah pergi sekali, alright, aku pergi oftenly. Rasa nak pergi lagi? Aku akan, bila malam aku kat rumah sorang-sorang aku akan call orang. Korang kat mana? Boy tak apa, kau siap, nanti kita datang ambil kau. So dorang bawa kereta apa semua apa. Dorang akan datang ambil aku. So aku naik kereta dengan dorang. Okay, pergi ni karaoke, pergi ni club. Kau faham tak? Dalam masa yang sama, niaga nasi Padang tu jalan lah. Jalan. Niaga tu, tapi aku dah start slack lah. Aku dah start pagi nak pergi kedai lambat. Kadang-kadang bila aku dah start pergi club ni, aku dah start involve dengan zina. Aku dah start involve dengan arak. Lepas tu aku start involve dengan drug. Aku start isap. Lepas tu pula aku punya so call macam hausau lah, macam brotherhood lah kan. Cakap dengan aku pula, macam kau ada lubang apa daripada Malaysia apa gini-gini kan. Macam kita bawa sambung kontak lah, kita boleh dapat murah, kita boleh bikin duit apa gini-gini. Buat lagi trafficking. Jadi benda tu pula dah ada plan ni. Kita fikir, aku fikir kita fikir kita pandai lah kan. Okay lah, maybe boleh tukar barang kat kedai kau sambil kasih nasi apa gedebak-gedebu lah ni cerita. Ni gedebak-gedebu dah keluar lagi tau ni. Sekali dah plan gini. So aku just fikir okay, aku pun jalan. Aku dah start langgar semua kan. Buat macam dulu ke? Maksudnya ambil barang JB Johor. Tapi aku tak bawa masuk. Aku arrangekan orang untuk dia orang hantar daripada sini, pay supplier hantar pergi sana semualah. Dah lagi sistematik sistematik lah. Kan. So bila benda-benda ni dah terjadi benda ni, kedai dah jadi kokap. Memang lah. Aku dah tak boleh pergi kedai. Aku dah start isap, aku dah start langgar, aku dah tak boleh bangun pagi. Malam aku tak tidur, kadang 3-4 hari aku tak tidur. Lepas tu aku keluar. And the sad part, bila benda ni happen, mak aku was dengan aku. Mak aku take that initiative to stay dekat Singapore dengan aku, untuk teman aku. And mak aku nampak benda-benda ni. Benda-benda ni happen ni, mak aku nampak. Aku balik mabuk. Apa reaction dia masa tu? Dia ada nasihatkan, kau kenapa hancur, ni? Nangis. Aku biasa ada satu scene tu. Aku kasih keluar barang depan mata dengan duit apa semua dekat hall tu. Mak aku kat dalam rumah ni. Aku dah high ni, aku tak sadar tau. Aku keluar semua ni, aku dah trip. Aku keluar semua, aku taruh kan. Mak aku daripada belakang, mak aku datang taruh, mak aku tepuk aku punya kepala semua. Aku sampai nangis. Mak aku cakap, apa ni kau bikin? Kau baru keluar. Aku jual dadah lagi macam gini. Aku terus macam, aku ambil simpan ni semua, masuk dalam, siap. Pum, terus aku keluar. Masa tu pun tengah high juga ke apa? Dah tengah high, dah tengah trip, tak tidur apa semua kan. Saya nak tanya sikit, macam kita jadi
kita dah high dengan dadah apa semua ni kan. Kalau kita macam mana layanan abang dengan mak abang time tu? Abang masih boleh layan Layan okey. Aku layan mak aku tak macam kurang ajar ke apa. Tak ada. Aku tak ada pernah selama aku main drug lah. Aku tak pernah macam maki amun mak aku ke pukul mak aku ke apa. Aku don't come to that extent lah. Faham. Tak pernah. Tapi kalau kau tanya aku jujur macam curi duit mak aku, bapak aku, benda tu semua aku pernah bikin. Aku pun tak malu untuk nak share lah. Benda-benda tu aku pernah bikin. Kan? Aku pernah ambil duit mak aku, tipu, jual ni, periuk nasi lah, apalah kan. Just untuk tampung untuk ketagihan dadah tu waktu aku dekat Malaysia. Tapi waktu aku kat Singapore aku tak pernah tempur macam gitulah. So bila dah terbabit dengan drug ni apa semua ni, that's why adik aku macam jadi upset tau. Alright. Pasal dia dah support aku apa Yelah, semua. kat Sekali kedai dia semua. tengok aku dah ke laut balik ni kan. So dia terus tak berbual dengan aku tau. Dia Alright. jumpa aku kat rumah ke apa kan, dia tak berbual. Salam aku dia diam. So aku pula start jadi macam marah. Aku cakap dengan mak aku, asal dia tak nak berbual? Sikit mak aku cakap, yalah kau macam gini lagi gini. So aku tak accept aku punya salah lah. Aku macam fikir, tak kalau tak nak berbual lagi baik dia tak payah datang sini. So aku just go with the flow lah. Buat hal aku, buat kepala aku lah. Aku just go around malam club apa semua. Sampai satu point tu 3 hari sebelum aku kena tangkap ke 2 hari sebelum aku kena tangkap kan. Adik aku trafficking lah. trafficking tu lah. Adik aku call aku tengah-tengah malam ni, aku kat Orchard. Sekali aku tengok, ni nombor adik aku. Sekali aku angkat lah. Okay. Dia tanya aku, cakap aku, abang kau kat mana? Sekali aku cakap dengan dia, aku cakap aku ada dekat town lah, aku ada dekat Orchard lah. Kenapa? Cakap, kau dengan siapa? Aku cakap aku seorang. Cakap aku nak jumpa kau lah. Aku pun macam terkejut lah kan. Jumpa aku? Bila? Dia cakap aku sekarang ni aku nak jumpa kau. Okey boleh lah. Kau bilang aku kau kat mana lah. Dia cakap aku, kau drive Aku cakap aku drive. Okay, kau bilang aku kau kat mana? Dia cakap tak payah. Kau kat mana sekarang? Aku cakap aku dekat town lah, dekat dengan sini Leisure lah. Okey kau tunggu aku kat sana. Nanti aku datang. So bila dia datang tu, that is the first time dalam life aku where aku really have a conversation dengan adik aku tu. So adik aku lelaki. Kita dalam adik-beradik kita lelaki 2 orang. Kau faham tak? And dia pun dah dia dah kahwin, dah ada anak, kau faham tak? So that is the first conversation yang aku rasa macam man to man lah. Dia cakap dengan aku lah kan. So dia datang sekali dia tengok aku biasa lah, aku dah trip air batu. Pasal aku tak isap heroin semua, aku isap air batu apa semua kan. Tengok aku, dia tanya aku kau dah wanted lagi ni? Aku cakap aku dah wanted lah. Jadi dia terus cakap aku lah. Dia cakap aku really upset tau dengan kau. Cuma hari ni aku geram, aku marah. Tapi aku taruh aku punya ego aside just because of aku tahu aku cuma ada satu abang je. Aku tak nak abang aku mati kat tali gantung. That is why aku taruh ego aku aside. Aku datang hari ni untuk jumpa kau personally. Untuk panggil kau stop. Itu dia sacrifice tu bang. So bila dia cakap dengan aku benda-benda ni, aku terus aku tak reply, aku diam je. Aku tengok dia. And bila dia cakap dengan aku benda-benda ni, dia terus nangis. Dia cakap aku, kenapa kau jual drug? Kenapa kau jual drug? Kau cakap dengan aku siapa kau hutang? Kalau kau ada hutang orang, kau bilang aku, tak apa aku bayar. Aku settle kau hutang kau. Janji kau stop ni benda. Aku cakap dia aku tak ada hutang orang. Okey. Habis apa kau jual drug? Kau ada berniaga Syul. Kau cakap kau tak ada duit. Kau ada duit. Tapi kenapa kau jual drug? And aku pun tak tahu exact answer apa aku nak reply. Aku tak tahu. Faham. Aku pun nangis lah. Aku just diam. Aku tengok itu, aku keluar mata. Aku diam. Sekali dia peluk aku lah. Dia cakap dengan aku lah, suruh aku stop lah, suruh aku ubah kan. Dia cakap aku tak apa, ni urine kau kotor kan. Okay, tak apa, kau cuci urine kau, kasih bersih, kau pergi surrender. Paling-paling mau maybe kau nak kena duduk 2 tahun. Dia bilang aku lah. Dia cakap aku, kau tahu tak, kau dengan tak ada lesen, kau drive kat dalam Singapore dengan barang kat dalam kereta, dengan air batu kadang-kadang ada setengah kilo, ada 250 gram. Kau tahu tak, dengan ni amount, kalau kau kena roadblock atau kau kena tahan, that mean there is no chances untuk kau tu bayar ke apa ke tak ada. Kau akan duduk and kau tak tahu whether gantung ataupun lifer. Aku tahu but aku don't really ambil tahulah masa ambil. dulu. Aku just lah. Macam alah bupian lah, apa nak bikin. So sampai bila dia cakap dengan aku tu semua, sekali dia suruh aku stop ini. Aku cakap dengan dia lah, okey lah kau kasih aku seminggu lah. Dia cakap aku tak payah seminggu lah, just cuci kau pergi urine as fast as possible, kau pergi surrender. Macam mana bang cuci urine? Just rest, minum air, makan, cuci kencing kan. Okey bang. Saya batu. Orang cakap kalau nak cuci urine pakai ketum bang. Betul ke bang? Aku tak tahu. Pasal aku tak pernah minum. Aku tak pernah minum ketum. Okey. Tapi teori tu banyak lah. Orang cakap minum ketum lah, apa lobak putih lah, apalah. Tapi aku tak pernah praktis benda-benda ni semua lah. So just air masak. Aku just minum air, kencing. Okay, cuma faham. Aku tahu macam air batu ni semua, dia akan stay kat dalam sistem kita ni for at least 1 week. Untuk cuci lah. Kalau ganja tu aku rasa lama sikit.
Tapi aku tak pernah hisap. Lepas tu apa tahu, nak cuci urin tu aku tak pernah fikir tu konsep. Aku hisap terus satu kali terus jalan. Aku punya konsep gitu. Aku fikir kalau aku nak hisap, okay, aku jual. So bila adik aku dah jumpa adik aku tu semua, dalam kereta aku on that night itself, dalam kereta aku memang ada barang. So adik aku tak kasi aku ambil tu kereta. Dia cakap aku, kau call members kau ke budak kau ke apa, suruh ambil kereta ni. Dia ambilkan aku satu hotel lah dekat Orchard itself tau. Ambilkan aku satu hotel, cakap aku, kau stay kat sini, kau bersihkan urine kau, lepas tu kau pergi surrender. So aku duduk kat bilik tu seorang-seorang. Waktu dia berbual dengan aku tu, adalah rasa penyesalan tu sikit lah kan. But after that itself, aku macam tak ada. Aku alih-alih aku call members aku cakap dengan member aku, nanti kau datang sini ambil aku. Lepas dia gerak? Dia dah gerak semua. Cakap kau datang sini ambil aku. Cakap kau buat apa kat sana? Cakap tak, aku ada kat hotel ni, kau datang sini ambil aku. Aku nak ambil kereta aku dekat sini Leisure. So aku pergi balik. Ambil kereta tadi? Aku ambil kereta tadi. Dengan barang kat dalam kereta tu semua aku ambil. Alamak. Okay. Sama aktiviti balik lah. Hotel yang aku check in, adik aku check in dengan aku tu. Aku bawa member aku semua datang sana, hisap kat sana semua apa. Lepas tu keluar pergi clubbing lah, apalah, semua gitu lah. Allah berkuasa, the third day tu betul-betul aku kena tangkap. That's why aku kena third trafficking lah. Habis kereta macam mana bang? Kereta semua ada. Tapi barang tu, hari yang aku nak kena tangkap tu, selalunya benda-benda tu kat dalam kereta. Tapi hari yang aku nak kena tangkap tu pun samalah. Allah berkuasa, mungkin dia kasih aku peluang tau kan. Aku cakap dengan satu tangkis aku lah, macam members baik aku yang ikut aku selalu ni. Aku nak keluar malam tu, aku nak pergi karaoke dengan dia. By right aku nak kena tidur. Aku dah drive pun aku dah rabak lah. Aku drive kadang-kadang aku tertidur. So by right aku check in kat tempat ni, aku nak kena tidur. Kali alih-alih keluar tu idea pula, member aku cakap aku, boy macam kita pergi KTV jom. Cakap KTV mana? Ni. Cakap okey lah. Mana? Okey siap. Aku pun pergi mandi. Jadi aku sebelum mandi tu aku cakap dengan dia. Aku cakap dengan kau turun bawah, barang-barang kat dalam kereta semua kasi keluar. Cakap bawa naik lah. Bawa naik kat bilik lah. Cakap aku, okey. Boleh tak? Lepas tu dia tanya aku, cakap semua barang bawa keluar. Aku cakap dia semua. Aku cakap dia, aku dah tak ada lesen. Kalau tu kali kena roadblock malam-malam kan. Mampus Syul. Cakap dia bawa keluar lah. Cakap okey. So dia turun lah. Dia pun clearkan barang-barang semua, dia bawa naik. Lepas tu aku ada satu macam bag bola tau. Bag simpan kasut bola tu. Okay. Dalam tu ada envelope, ada timbang 3 timbang ke 4 timbang lah. Ada timbang, ada envelope, ada plastik babalong tu, plastik ziplock tu. Semualah, semua perkakas lah. So bila dah bawa naik apa semua, aku keluar daripada toilet. Sekali aku tengah nak siap, sekali aku tengok barang-barang semua dekat atas katil lah. Aku cakap semua benda kau ambil, bag ni pun kau bawa. Semua apa, aku dah clearkan semua. Aku cakap okey lah. So malam tu kita keluar, kita clean lah. Tapi adalah sikit-sikit untuk ration tu adalah bawa lah airmin apa semua. So dah pergi dah club apa semua. Pagi pukul 7, kalau aku tak salah pukul 7.45, aku nak kena pergi pick up benda ni lah, yang daripada Malaysia akan sampai. Dia ni akan hantar, which is aku selalu jumpa dia lah. So while aku nak pergi kat tu tempat tu, aku dah sampai kat tempat tu siang. So aku park kereta kat situ. Kawan aku ni kena patah balik dekat hotel ni untuk ambil cash. Duit yang aku sepatutnya handover ni, duit ni pun tak ada pada aku. Duit ni dah tertinggal kat bilik. So dia cakap aku, tak apa, aku balik hotel, kau just tunggu kat sini. So aku pun okey lah. Mula-mula aku nak drive pergi, tapi pasal aku pun dah ngantuk. Dia cakap aku, tak payahlah boy, kau tunggu sini je, aku pergi sendiri je. Aku naik Grab, aku pergi. Aku cakap dia okey lah. Aku pun kasi dia duit Grab apa semua. Tahu-tahu aku duduk kat kereta tu, aku terlelap. Pukul 8.45 6 orang polis datang kat kereta, terus buka pintu. Ada orang report ke sana? Jadi bila aku tengah duduk dekat driver seat tu, aku dah terlelap lah. Sekali bila dia buka pintu, aku terus macam sadar. So polis tu tengok aku, terus tanya aku, kau buat apa kat sini? Aku terus macam blur kan. Aku tu tengok, aku cakap aku pergi rumah kawan aku lah. Lepas tu aku dah ngantuk, aku tidur lah. Sekali aku cakap dengan dia, kau nak screen aku nak ambil wallet aku lah kat tengah-tengah ni kan. Sekali terus dia pegang aku punya baju. Dia cakap aku, no, you don't touch anything, you come out from the car. Sekali aku tu cakap dengan dia, aku cakap aku tak wanted apa. Padahal aku dah wanted lah. Pasal aku tak pergi urine lah. Dia cakap no, you don't touch anything, you come out from the car. Lepas keluar daripada kereta, diorang pun check aku, tak ada apa-apa barang lah. Dah check apa semua. Sekali lagi 2 orang pergi kat sebelah sana, buka pintu kat sana, check. Sekali orang jumpa satu beg kali hitam kat bawah seat. Beg bola ni. Tak, ada satu beg kecil. Satu beg kecil ni. Sekali bila dia bawa datang kat aku, dia buka, dalam beg tu ada heroin, ada berapa paket. So dia tanya aku, ni sabu punya barang. Ni apa? Aku tengok, aku cakap dengan dia, aku cakap aku tak tahu. Ni bukan aku punya. Dia cakap aku, ni bukan kau punya ni drug. Dia cakap aku. So aku cakap dengan dia, aku cakap kau dah tanya aku dah jawab kau dah cakap aku tak tahu. Kau bilang ni benda drug,
drug lah. So diorang handcuff aku. Terus Lepas tu sampai sama lah prosedur, bawa pergi cantonment, panggil CMB punya IO datang apa ni, ambil statement semua kan. So CMB punya statement, CMB IO aku tu dah cakap dengan aku lah, aku akan proceed charge towards kau, aku akan proceed dengan third trafficking lah. Okay. Which is aku dah tahu statement aku semua dah cun, pendek, kira senang ingat. Aku tahu ni statement tak boleh matikan aku, just based on barang tu saja. Tapi tu bukan barang aku, faham tak? So aku try to keep aku punya statement tu as short as possible. Even sampai CMB cakap dengan aku, kita have to put statement ni, kita have to put macam answer question answer, kau faham tak? And aku cakap dia tak ada. Kau nak statement, kau based on apa yang aku cakap, kau taruh. Dia cakap aku tak boleh ikut exact macam mana kau cakap untuk aku bikin. That thing will become like macam broken English, nanti judge tak faham. Aku cakap dia tak apa, judge tak faham, aku explain dengan judge. Pasal aku tahu dengan statement ni, banyak orang mati kat trafficking ni is because of statement. Sebab statement tu? Statement tu. Oh. And Singapore punya loophole dalam trafficking ni banyak. Kau silap aja. Macam kau dengan aku, pada kau jual barang, aku just statement aku cuma cakap yang aku tahu Kamil jual, tapi aku tak jual. Tapi aku dengan kau, kau tahu tak Kamil ada jual dadah? Aku tahu Kamil jual dadah. Aku pun sama join trafficking dengan kau. Kalau kau kena 5 tahun, aku pun kena 5 tahun. Oh. Kau faham tak? Ni trafficking dia punya game lah. Jadi CMB ni licik. Diorang akan main ni macam big game just untuk hantar kau pergi trafficking. Tapi jadi abang pun dah licik lah. Aku pun dah tahulah. Aku pun dah pandai lah kan. Jadi aku fikir, aku cakap tak ada. Kau nak taruh macam ni. Jadi ayah aku sampai bingit. Ayah aku perempuan tau, perempuan Cina tau. Dia sampai cakap dengan aku, Kau dah 3 kali apa kau pandai kau kira laucau lah, kau pandai kan. Okay, tak apa. Kau percaya aku cakap dengan kau, aku mesti taruh kau third trafficking ni. Jadi aku tengok dia, cakap dia okey lah. Cakap dia boleh. Kalau memang nak kena, aku tak fikir jauh-jauh sangat lah. Okey bang, lepas tu dia punya untuk trafficking ni sentence berapa bang? Berapa lama tu? Kalau trafficking tu tak jatuh, apa yang lawyer aku cakap, aku looking at least 16.5 years. Lama. 16 16 tahun lah. Okey. Tu aku pay minimum sentence lah. Yelah, tu based dengan on yang hero, apa yang tadi bag yang bawa dalam kereta tu saja. Yes. Okey. 16.5 years. Bila aku dengar ni 16.5 years, aku tu jadi haywire. Ya. And aku tak boleh accept the facts. Aku tak boleh accept yang aku kena tangkap. Okey. Selalu aku kena tangkap, aku sampai aku okey tau. Tapi kali ni aku sampai, aku tak okey. Aku jadi macam haywire tau. Yalah, macam aku baru keluar. Tu dalam 9 tahun setengah punya sentence aku jalan, itu rutin, belum hilang daripada aku punya kepala otak. And yet sekarang aku face the same thing. Dengan 16 tahun pula tu. Aku macam rasa macam tak keluar Syul. Kau faham tak? Lepas tu mak aku datang first visit dengan adik perempuan aku. Mak aku dah nangis-nangis. Pasal ingat aku kena 39B lah. Kena belang lah. So aku cakap dengan diorang, aku cakap tak lah, aku just kena ni macam mau lah, which is trafficking lah, tapi bukan 39B lah. So sama lah, same procedure, same shit juga. Adik aku pasang aku lawyer apa semua. Lepas tu aku suruh diorang bail aku. And dah hampir diorang nak bail aku keluar. 240,000 aku pay bail. Dolar. Pak, 240,000 ya Allah. Banyak sial. 220 ke 240,000 cash. Bayar. Diorang dah hampir bayar. nak bail aku. Okay. That time aku was at remand, aku rasa around 9 month, 10 month. And at the same time, Allah punya kuasa juga, aku pay trafficking charges tu jatuh pada possession. Kurang lah. So by right tu hari Rabu tu, aku ingat lagi, hari Rabu tu aku dah nak bail ni. Okay. Visit hari Senin, mak aku dah cakap, okey lah, adik kau bil kau keluar. Kira duit dah ready lah bang. Dah. And aku cakap dengan diorang, aku cakap ni kalau aku keluar, aku tak nak duduk tau, aku nak lari tau. Aku nak lari pergi Malaysia, aku tak nak duduk. Ni duduk pe cerita memang tak ada. Memang aku akan lari. And diorang pun dah cakap okey lah, tapi kau nak kena berubah tau. Kau nak kena cari, yelah, nak kena bikin a lot of thing lah, nak cari pasport lah, apalah, tukarkan kau Malaysian ke apa, gedebak-gedebuk gini lah. Kan? So bila diorang dah plan benda tu, hari Senin, hari Rabu tu, suppose aku nak keluar bil, aku pun dah form lah kan, dah tunggu, member semua dah tahu. Aku cakap aku bil lah. Habis macam boy, bil lari lah. Aku cakap lari lah. Sekali hari Khamis aku visit. Hari Rabu tu tak bil tu. Aku dah tunggu tak bil. Aku dah meracau, apa cerita ni tak bil ni. Sekali hari Khamis ke hari Jumaat mak aku datang. So aku tanya mak aku, the first question aku tanya mak aku lah. Aku cakap asal tak bil aku keluar ni. Mak aku datang dengan saudara aku. Sekali saudara aku cakap, nanti mami kau ada benda nak cakap. So aku tengok mak aku tanya mak aku, cakap asal. Tu mak aku cakap, tak jadi bail pasal kau pay trafficking, jatuh possession. Lega lah semua. Terus aku cakap dengan mak aku, Acak okey, jatuh possession. Okey.
Tapi still aku nak kena duduk pun atas 10 tahun. Yelah. 10 tahun. Minimum 10 tahun. Yalah, pasal aku dah jalan 9 tahun setengah. Tak mungkin third, tak mungkin possession third Lagi bawah. LT1 Oh. aku nak dapat 8 tahun ke. Okey bang, 9 tahun. lepas tu kita cut in short lah. Lepas tu macam mana boleh berapa tahun lepas tu bang? Sana. Itu aku jatuh 8 tahun setengah. 8 tahun setengah. Ha. Oh, macam mana boleh rendah sikit bang? Okey, ini pun Allah berkuasa juga. Okey. Pasal dalam yang last punya kena tangkap ni, banyak benda yang kasih aku wake up call tau. Banyak benda. And a lot of thing bila aku solat, aku doa, aku minta Allah banyak benda yang aku minta, Allah kasih aku lebih daripada apa yang aku minta. And banyak benda tu yang buat kasih aku kesedaran. Okay. Aku start to think. Aku start to realise apa yang aku buat salah, apa yang aku buat towards family aku selfish. Sebab tu aku berani cakap engkau as an addict, engkau will be selfish. Engkau tak akan pernah admit yang kau salah. Betul. Kau faham tak? Kau akan tolak itu blame untuk kau hisap dadah pada siapa saja yang kau boleh tolak sekeliling kau. Kau tak akan mengaku yang yes, ni pasal aku nak hisap. Kau tak akan mengaku. Kalau kau sober, betul-betul kau fikir, it's because of kau choose untuk hisap. Aku berani mengaku benda tu sebab aku dah jalan benda tu. Okay. Dulu aku biasa cakap, aku hisap dadah pasal aku stres dengan mak aku stres dengan bapak aku stres dengan adik aku. Tapi the right answer, kenapa kau hisap dadah, is because kau choose untuk hisap. Diri sendiri lah. Tak ada orang paksa kau. Betul. Tapi kita salahkan orang. Yes. That is the right answer lah. Okey bang, kita cut in short lah. Jadi yang third trafficking ni, ini adalah kali terakhir lah abang duduk dalam penjara. Yes. The last one lah. Sampai sekarang ni. Sekarang dah 5 tahun dah. 5 tahun dah. 5 Okey, tahun. jadi macam mana penghijrahan abang tu, turning point dia untuk berubah tu? While aku in custody kat dalam remand tu Alright. a lot of thing happen lah. Macam IO aku nak try to put aku in trafficking charges. Alright. Tapi tak cukup bukti untuk nak hantar aku pergi trafficking. Diorang check kamera gantry tu. Hari tu kamera gantry tu pula tak hidup. Kamera gantry tu apa? Bila aku nak masuk kapak tu, kan Okay. dia ada gantry, dia ada palang tu. Oh, okey. Singapore punya gantry tu dia akan ada kamera. Okay. So IO aku cakap dengan aku lah. Dia cakap, tak apa, ni semua kau nak kau boleh siam tau. Ni statement tu kau boleh siam kan. Okay, tak apa. Kau cakap ni kereta kau tak drive. Aku cakap tak. Aku cakap aku tak ada lesen. Okay. Habis macam mana kau ada kat driver seat? Aku cakap aku tertidur. Aku pergi urine ada aeramin. Aku tahu last sebelum aku lost ni aku kat belakang. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh ada kat depan. Aku tak tahu. Aku tak ada lesen. Aku tak drive pun. So IO aku cakap aku, okay tak apa, kau tak drive kan? Okay. Ni gantry punya kamera ada. Kita akan tengok daripada gantry punya kamera siapa bawa ni kereta masuk dalam ni kapak. Okay. Ini kau tak boleh lari punya. Aku pun dah jam. Aku dah fikir, alamak, mati. Allah berkuasa juga. Waktu diorang check gantry tu, kamera tu tak hidup. Maksudnya semua file semua tak ada lah, kosong lah. Tak ada. Okey. Gantry tu tak ada. Kamera tu tak hidup. Rosak lah. Rosak kamera tu tak hidup. Dia tak dapat lah bukti Tak dapat. tu. Tak ada. Okey. Sebab tu diorang try lagi cari apa bukti lagi, tak dapat. Lepas tu bila diorang check DNA dalam kereta tu, diorang bikin swab untuk check DNA whether aku drive tak kereta tu, kat tempat steering ni semua kan, dekat tempat handbrake semua diorang check. Pun based on Allah berkuasa juga, tak ada DNA aku. Sedangkan aku bawa kereta tu, aku rasa almost 1 month to 1.5 month. Okey. Hari-hari aku bawa kereta tu, aku hisap drug semua dalam kereta tu. Okey. And aku start to question diri aku tau, is it because of aku pandai? Tak. Kau faham tak? Baru aku start tanya diri aku, kau keluar, kau dah bikin dosa-dosa besar lah, yang kira tak payah kira-kira cakap tau. Dosa-dosa yang aku buat tu bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. And aku pun tak tahu whether aku minta ampun tu Allah ampunkan tak. Mungkin dengan cara taubat lah kan. But still, bila aku kena tangkap, every single prayer aku waktu aku dekat dalam remand tau, aku belum sentence tau. Waktu aku kat dalam remand ni, every single prayer aku tu, setiap doa aku dalam sujud tu, semua Allah kabulkan. Aku boleh cakap 99.9% semua Allah kabulkan. Antaranya? Ada satu scene tu bila aku naik court, aku nak jatuh sentence. Okey. Aku naik ni court. Sekali escort aku ni, bawa aku naik ni, dia tanya aku, kau apa kes? Budak Cina dia tanya aku, kau apa kes? Aku cakap, trafficking. Sebelum aku pergi court pagi tu, bila aku tengah sembahyang subuh kan, aku doa tu dalam sujud. Aku cakap, ya Allah, ni hari mungkin aku sentence. Kalau lah hukuman yang aku nak terima ni berat untuk aku, kau lindung aku lah. Aku cakap, kalau hukuman yang aku nak terima ni berat untuk aku, kau lindung aku lah. Aku cakap, aku tahu aku buat ni, barang ni memang salah. Aku tak deny. Tapi aku tak pernah nyanyi orang. Kau faham tak? Faham. Aku tak deny apa yang aku buat ni, aku jual dadah ni semua memang salah. Tapi aku tak nyanyi orang. Kau faham tak? So bila aku pergi court tu hari tu, supposedly aku, yang escort aku cakap aku tahu, wah, you trafficking ah? Cakap dia. Cakap, wah, calat you know, this judge he don't like trafficker.
Aku dengar ayah, alamak, I see gift trafficker wah, all kau-kau you know. Jadi aku pun dah macam, aku dah more tu tawakal lah. So bila aku duduk kat dalam kandang tu kan, tunggu judge kan, aku just selawat. Sikit judge keluar semua kan. So judge DPP pun dah baca lah aku punya history kan, kena trafficking gini, keluar macam gini, masuk lagi berapa bulan masuk gini. Judge pun sampai tanya aku tau, cakap aku, kau tahu tak berapa kali kau commit the same offence? Kau tahu tak berapa lama kali ni kau kat luar? Aku pun muka pun standard lah, muka sedih lah. Aku tahu lah, aku tahu yang benda ni aku buat salah, tapi aku tak jual dada kan. Sekali bila judge dah tengok itu ini, betul-betul dah boleh jatuh hari tu tau. Sekali ada something cock up DPP side pasal aku punya urine. Aku cakap, dia orang claim yang aku abscond. Aku claim lah aku ada MC. Kan MC tu tak ada. Pada DPP tak ada. So aku cakap aku tak abscond lah. Aku ada ambil MC. While aku tak pergi urine tu, aku ada ambil MC. Dia cakap confirm kau ada ambil MC. Aku cakap ada. Mana MC kau? Aku cakap MC aku dah tak tahu mana. Tapi klinik tu kau boleh pergi. Tapi memang betul aku ada ambil MC lah. Ni betul-betul lah. Betul lah aku ada ambil MC lah. Cuma MC tu aku tak endorse lah. Aku tak submit. So judge cakap okay, tak apa, postpone. Bila aku dengar postpone, aku pula tak nak. Aku nak jatuh. Tak apalah jatuh sentence. Dia cakap aku tak ada. Aku tak boleh just sentence kau sembarang. Nak kena postpone dulu untuk dapatkan betul-betul lah mana kau punya MC apa semua. So bila postpone tu, aku terus macam terfikir tau. Dia tukarkan aku court. Okay, kau punya postpone ni lagi 1 bulan. Okay, kau pergi tukar, kita akan tukar kau pergi court 10 ke court 13 ke apa, aku pun dah lupa lah. So aku terus macam terfikir tau, Allah berkuasa tu. Kau tengok, mungkin dia tahu yang dia nak jatuh kat aku satu hukuman tu yang mungkin berat untuk aku nak terima. Oh yelah, tukar judge yang lain Tukar lah. judge. Faham? Aku keluar daripada situ je kan, dengan handcuff kat tangan ni, aku terus sujud syukur dulu. Along the way tu banyak kesedaran yang aku dapat. Lepas tu aku start tu banyak self talk tau. Banyak aku self talk. Aku tanya diri aku, kenapa aku jual dada. Okay bang, kita sebenarnya dah tak ada banyak masa ni. Memang dah nak habis bateri kan ni. Okay, jadi guys, okay, kita nak tanya dengan abang. Okay, lepas third trafficking, iaitu penjara yang keempat lah, kehidupan selepas tu. Sebab okay, based on cerita-cerita yang tadi ni, abang cakap lepas keluar abang ada buat hal, masuk balik. Keluar, tapi yang ini apa dia punya kelainan dia tu? Okay, bila aku keluar kali yang last patient ni, bila aku keluar ni, so tak banyak sikit daripada dalam tu aku dah start to understand lah. Aku dah attend counselling. Tapi sebelum ni pun attend juga counselling? Attend, tapi tak masuk. And process of changing ni is not going to be easy lah. Benda tu possible. Betul. Dengan adanya kesabaran lah. Kau nak kena sabar. Kau will definitely face ujian. That is the first time aku start kerja. So aku start kerja tu, dalam 1 bulan aku start kerja tu, aku kenal bini aku yang sekarang ni, yang aku kahwin ni. Aku kenal dia. Dia pula totally different side daripada aku. Aku ni jenis edik, masuk jail apa semua. Dia tak kan. Dia kerja bagus. Dia dah kira dah independent lah. Daripada kecil dia dah independent tau. Dah kerja, lifestyle dia tu lah. So bila aku kenal dia, kawan dengan dia, dia salah satu orang juga yang banyak kasih aku semangat, yang ajar aku. So benda ni, cerita ni sekarang yang masa abang dah keluar di penjara ni dekat Singapore lah, bukan Singapore kat Malaysia lah. bukan. So wife abang Singapore lah. Singapore. So bila aku jumpa dia tu, aku kenal dia tu, baru-baru pun dia macam nak kawan tak nak kawan jugalah kan. Tengok aku dengan tattoo. First saya tak nampak, tapi bila second date tu jumpa aku pula, aku pakai t-shirt pun, dia nampak aku dengan tattoo kan, dia dah tahu ni makrib lah ni kan. Tu aku pula tak, aku pun tak jenis macam cover. Aku cerita dengan dia terus terang. Aku cakap aku sekarang dekat camp, aku tengah serve, aku PMAS, aku tengah tagging, aku tengah ada urine. Semua aku cerita dengan dia terus terang. Aku dah pernah duduk jail macam gini, aku baru keluar, tapi aku nak berubah. So bila aku balik kerja, aku habis kerja tu, nanti malam dia pun dah habis kerja, aku selalu jumpa dia, duduk berbual dengan dia kan. Kawan, cerita apa aku punya plan, dia punya plan. Lepas tu aku cakap dengan dia, okay tak apa, kau jadi matai aku lah. Dia pun macam, aku that time aku dah kira matai tu apa? Macam Girlfriend couple lah. macam couple lah, macam matai lah. Siapa yang cakap? Abang yang cakap? Aku cakap. Okay, tak terkejut dia? Terkejut jugalah. So macam cakap aku, tak apa, kita kawan dulu lah. Okay. Oh dia reject lah ni? Dia reject dulu. Cakap aku tak, bukan reject lah, dia kira on hold dulu. Cakap aku relax dulu, kita kawan. So kita kawan. Then from there, mungkin dia tengok aku okay lah kan. Dia pun okay lah, kita dah kawan, dah dia matai apa semua. Next step pula aku cakap dengan dia, aku nak apa tahu, kita kahwin semua. And dia pun terkejut. Dia macam tengok kahwin, nanti dulu lah. Tapi pasal aku honest waktu tu, aku dah tahu apa vision aku tu, apa aku nak. Aku dah tahu. Daripada dalam ni, aku ada kawan aku yang aku kawan sampai sekarang kat luar ni, dah 5 tahun tau. Apa yang aku cakap, kawan aku cakap dengan aku, boy, apa yang kau cakap dengan aku dekat dalam, yang kau cerita dengan aku ni, 99.9% semua benda tu kau dapat kat luar ni.
And malah Allah kasih kau lebih daripada apa yang kau minta. And aku setuju benda tu. Itu yang kita nak tahu tu sebenarnya. Betul. Apa benda yang abang dapat? Apa yang abang dapat? Yalah, macam aku nak start up a family. Okay. Aku selalu doa bila dalam sujud aku selalu cakap dengan Allah, cakap kau bertemu aku dengan satu jodoh yang baik, yang boleh faham aku, kan, yang boleh terima aku walaupun tak cantik ke tak apa. Yang penting boleh faham aku, boleh terima aku, boleh jalan sama-sama dengan aku. And bila aku keluar, aku jumpa bini aku, not even, aku rasa aku kat luar not even 2 months aku dah kenal bini aku. Aku kahwin dengan dia not even 6 months. Aku dah kahwin dengan dia. Aku tak ada time duduk dengan dia bercinta, bertunang setahun 2 tahun, tak ada. Okay. Sebelum ni yang sebelum ni memang tak dikenal langsung dengan perempuan yang nak kahwin. Ada, cuma not really macam betul-betul lah. Semua kira aku dah dengan drug, aku pun tahu ni any point of time aku akan terduduk. Ini cerita cinta pergi cinta balik, memang kau masuk je 2-3 hari ke seminggu dia dah dengan lelaki lain. Ini standard lah. Jadi masa abang kahwin ni abang kerja apa time tu? Dah kerja ke dah stable? Aku dah start kerja. Lepas tu aku berhenti. Macam aku kerja ni tak sesuai dengan aku. Aku rasa macam tak boleh lah ni kerja, tak boleh lah kan. Okay, aku berhenti. Lepas tu aku try lain kerja pula. So bini aku banyak kasih aku semangat. Cakap aku, kau jangan give up. Okay, tak apa, ni kerja tak boleh. Ni kerja kau rasa stres. Okay, ni kerja kau berhenti. Ni kerja kau stop. Cakap okay. Lepas tu tak apa, kau cari kerja apa yang kau nak. Okay, aku try. Aku cari kerja. Sampailah satu kali tu aku nak bawa Grab. Aku fikir ni Grab ni on time on target lah. Kau jadi kau punya own boss apa. Yalah. Sekali aku terfikir pula, macam mana aku nak bawa Grab, nak bawa basikal dengan beg Grab. Aku cakap dia, kiwa kita paikia Syul. Oh, basikal hantar makanan. Hantar bawa basikal kan. Sana tak macam kat sini bawa motor apa. Sana itu basikal saya nampak gak. So aku macam terfikir tu, aku dengan tattoo macam gini, dengan background daripada secret society macam gangster macam gini. Lepas tu nak pergi bawa beg Grab ni, pergi hantar makan ni, macam kartun lah kan. Ya bang, tapi sorry tapi itu saya masuk Singapura banyak kali bang kan. Saya nampak banyak yang naik basikal kan. Lagi barat-barat ni. Memang benda tu sekarang memang banyak. Cuma that is abang masing-masing punya mentality. But that is how aku fikir. Faham tak? Pasal aku daripada yalah jual dada apa semua, sekali tu bawa beg Grab, naik basikal, hantar makan. Kau faham tak? So bila aku cakap dengan bini aku benda ni, bini aku cakap dengan aku, time tu matai lah, dia cakap dengan aku, asal kau malu nak buat Grab, kau malu. Aku cakap macam gitu jugalah. Dia reply aku senang lah. Dia cakap aku, then kalau kau malu, kau jual dada balik lah. Dia cakap dengan aku, direct bro, malu kan? You malu kalau you jual drug. Aku cakap jual drug? Alah, nak duduk lagi ke apa? Aku cakap tak nak. Habis apa yang nak malu? Benda kau bikin tu rezeki yang halal. End of the day, kau tak minta sedekah, kau ada cukup sifat kuat, just earn your own living lah. So bila aku dengar benda tu, aku tu cakap dengan diri aku, okay lah, just give it a try lah. And alhamdulillah bila aku bikin benda tu, benda tu jadi aku jadi minat pula, jadi syok. Jadi semangat. Bawa Grab. Buat juga lah. Basikal, hantar makan, bikin. Itu memang cari duit kahwin lah tu kan tu? Tak cakap 100% duit kahwin lah. Time tu aku masih surviving lagi lah. Sampai aku dapat satu kerja yang stable lah. Aku kerja kat Micron. It's a big company lah. Kerja apa tu? Installer. Installer untuk? Untuk projek macam bikin chip kilang satellite lah. Dia macam big company lah, Micron. Well known company dekat Singapore lah. Aku kerja dekat sana for 2.5 years. Itu baru kumpul duit kahwin? Yes. Along the way tu aku just kumpul untuk nak nikah apa semualah. Lepas nikah masih kerja Micron lagi? Masih. Sampai anak aku yang first, aku masih kerja Micron lagi. Okay. Jadi selepas dengar macam ada bisnes bang kan? Yes. After aku dah kahwin, anak aku yang first, aku masih kerja Micron apa semua. Lepas tu sampai bini aku pregnant anak aku yang second lah. Then only Allah kasih aku peluang yang baru pula. Aku dapatlah niaga yang baru ni pun through adik aku juga, daripada kontak daripada dia. So dia cakap dengan aku lah, aku ada opportunity untuk engkau lah, which is kau boleh niaga lah kat luar pasar apa gini kan. So at first aku tak nak lah, pasal that time life aku was stable. Aku kerja Monday to Friday, faham. Then Saturday Sunday aku into mountain bike. So Saturday Sunday aku main mountain bike untuk busykan diri. Aku really into mountain bike. Alright. Aku pergi race apa semua. Aku pergi Malaysia, aku pergi Singapore race. Okay. So that is something new untuk aku, and aku really into it. Bila aku dah quit part time aku tu, aku dah dapat tu life balance. Kerja 5 hari, off 2 hari.
Faham tak? Sampai bila aku dapat ni opportunity, adik aku cakap dengan aku lah, cakap kau dah 40, kalau kau nak just kerja macam gini, kau dah tak ada time. Kau have to build something untuk future anak kau apa semualah. So aku fikir, aku cakap okay lah, aku give a try lah. Abang start berniaga apa? Aku berniaga start sate lah. Sate lah. Lepas start tu lah. Lepas lah. That was aku punya first business lah. Okay, Alhamdulillah. So far Alhamdulillah lah. Masih running sih? Masih sampai sekarang masih running lah. So far Alhamdulillah. So start daripada situ lah. Then life start to change. Kau faham? Start to be more easy. Okay bang, dengan abang ada collaborate dengan Loco Boys Itu belum lagi itu yang baru jadi dan akan jadilah kat Singapore. InsyaAllah. Sebenarnya Syaboy ni kira Loco Boys punya partner untuk Loco Boys Singapore lah. Jadi kita ada soon insyaAllah, kita kalau dipermudahkan insyaAllah kita akan start operate kat sana lah. Kita akan join bisnes kat sana lah insyaAllah. Cuma kita nak tanya pasal macam mana abang kira live, sebab saya kenal abang Syaboy ni. Time dia saya tengok dia datang, dia support saya masa saya berniaga tepi jalan dulu kan. Tengok dia pun naik kereta ni macam kereta ni. Hidup dia macam dah mewah. Dah mewah Itu yang kita nak tanya tadi tu. Okey. Maksudnya dia boleh berubah daripada seorang penagih, seorang penjual dadah ni kan. Dia boleh berniaga sampai level yang nampak alhamdulillah sekarang kan sukses kan. Macam Loco Boys ni abang dia just tolong je. Sebab dia punya berniaga dia yang sekarang ni yang dekat lepas tu saya tengok sangat sukses lah. Cuba abang bagi satu tips rahsia, tips lah macam mana abang boleh buat satu perniagaan tu. Dan masa terdekat saya rasa abang start 2023. So sekarang 2025 dan masa 2 tahun lebih kurang. Around 2 years plus lah. Aku tengok in terms of business ni is important about manage, okay. Banyak orang fail dalam business ni is because of fail to manage. Okay, dari mana abang belajar manage tu? Adik aku. Dalam masa abang start berniaga sate tu. Waktu aku start berniaga ni, yang guide aku that process tu, semua family member aku, adik aku yang perempuan, adik aku yang lelaki, diorang yang banyak kasih aku semangat tau. So family abang memang business lah? Yes, adik aku was doing ni lah, 23 motor. Lepas tu dia bikin 23 glove, yang glove operation, surgical glove. So dia doing that lah. So at the same time dia yang banyak ajar aku. Aku banyak belajar daripada dia. And dia selalu kasih aku, okay ni kau nak kena buat macam gini, okay ni kau jangan give up, okay ni macam gini, macam mana kau nak tackle ni masalah ni macam gini. And kadang-kadang kau tahu aku tends to macam kadang-kadang short circuit kan, nak layan orang ni worker pay kerena kan. Kadang-kadang kita tak pandai handle apa. Kadang-kadang kita naik angin apa kan. And dia banyak ajar aku, kau tak boleh semua kau nak marah, kau nak kena cakap gitu. Aku belajar dengan dia sampai sekarang lah, alhamdulillah lah. That is why bila aku start the first kita pergi Singapore dengan Loco Boys ni semua kan, that experience yang daripada aku start first business, that experience yang aku bawa pergi dekat dalam tu Loco Boys kita start the first time. Aku not really macam gabra. Faham tak? Aku tahu that benda tu is not going to be easy. Memang susah. Aku dah set mentality aku dah tahu that thing is not going to be easy. Even belum kita start aku dah pernah cakap dengan kau, benda ni takkan senang tapi benda ni possible insya-Allah. And alhamdulillah lah, everything Allah permudahkan urusan tu tau. And lagi satu benda pula dalam benda apa yang aku cerita ni semua aku ada something yang selalu kita manusia, kita selalu fikir yang kita ni pandai, kita ni power, kita pandai, kita cerdik tau. Tapi aku belajar satu benda, bila kita fikirkan balik apa yang kita buat sekarang, apa yang kita buat, apa yang kita ada ni is bukan atas kepandaian kita. Ni apa yang aku fikir, bukan atas kepandaian kita, bukan atas ke poweran kita, bukan. Is because of memang Allah yang kasih kau. Betul. Kalau dia tak kasih, kau macam mana pergi pandai pun, kau macam mana pergi power kau sekolah sampai mana macam mana pergi tinggi pun, kalau dia cakap benda tu bukan untuk kau, that means benda tu tak akan jadi untuk kau. Betul. Setuju. Okay guys, kita minta maaf lah guys. Ini bukan apa lah, sebenarnya nak dengar lagi, tapi bateri pula buat hal. Okay, so guys, thank you so much to Abang Syaboy. Thank you so much to kita punya sponsor untuk video kali ini adalah Loco Boys. Okay, kalau korang nak dapatkan makanan tacos yang paling sedap di Johor dan juga Singapore, boleh datang ke Loco Boys. Okay guys, so based on abang punya cerita tadi, kita dah boleh tengok lah guys, memang banyak gila
memberikan kesedaran kepada kita dan juga memberikan inspirasi kepada kita. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri kita sendiri. Okay guys, so tak nak cakap banyak guys, bateri dah nak mati. Minta maaf banyak-banyak guys. Nanti insyaAllah kita akan buat lagi untuk next podcast. Thank you so much kepada yang dah mendengar ataupun yang dah menonton. Minta maaf guys. Okay, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.